masukkan dalam soalan tu lah. Ada soalan objektif, soalan macam biasalah, soalan objektif, soalan isi tempat kosong ataupun tentukan yang mana yang betul yang salah, mengikut format soalan tu lah. InsyaAllah. Okay, yang pertama kita akan cuba untuk tengok dalam bahagian dalam modul Al-Muhadatsah Al-Arabiyah, iaitu perbualan. Okay, ada dua ni berkenaan dengan yang pertama. Ikutkan Ustaz dah bagi tu secara terjemah dah. Mudahkanlah sebab aku tu mungkin tengok kepada apa yang daripada teks tu agak kecil tulisan dia. Jadi untuk membantu lah, untuk buat ulang kaji. Okay. Kau tengok kat sini pun agak kecil tulisan dia ya. Betul ya? Ya, betul. Agak kecil tulisan dia. Dia tak apa. Macam tu saya pergi kepada terus yang Ustaz dah buat satu ni. Jadi yang pertamanya tajuk dalam pertama tentang Al-Faslu, iaitu kelas, classroom ya, Al-Faslu. Okey. Jadi nak pertama Ustaz nak minta Puan Safra dulu boleh baca untuk yang apa nama tu? Al-Faslu dan peralatan ataupun benda-benda yang ada di dalamnya. Okey. Okay, boleh baca ya ni? Okay. Okey, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslu. Al-Faslu. Saya tak nampak. Ustaz kena besarkan. Sebab macam tak nampak Ustaz. Sekejap. Mikna. Okey. Okey. Miknasatun. Ni tengok yang ni yang Ustaz share kat ni, yang apa nama tu? Ada Ustaz share dekat skrin yang hijau ni, yang apa nama yang dah diterjemahkan ni. Oh, yang diterjemahkan. Tengok yang ada share ni kan. Tengok sini. Okey. Kejap Ustaz, kejap. Okey. Okey, Al-Faslu, kelas. Okay. Peralatan dan barang di dalam kelas. Maktabun, meja. Kursiyun, kerusi. Saburatun, papan putih, papan hitam. Kitabun, buku. Kurrasatun, buku latihan. Haqibatun, beg. Miknasatun, penyapu. Alat tulis. Qalamur rasasun, pensel. Qalamur rasas. Qalamur rasasi, pensel. Mimhatun, pemadam. Qalamun, pen. Mistaratun, pembaris. Sa'atun, jam. Sulatun, bakul sampah. Sallatun, bakul sampah. Miknasatun, ardiyatun, mop atau penyapu lantai basah. Qalamul marikir, pen marker. Okay, syukur. Tempat. Syukur ya. Okey, terima kasih. Tadi tengok macam ada yang nak masuk dia. Okey. Oh, ada sikit lagi tu. Puan Safra sikit, ada 3 lagi tu. Sambung Ustaz. Ya, sambung sikit. Okey. Sekejap ya. Okey. Tempat. Faslun, kelas. Maktabatun, perpustakaan. Kashful hudurun, Kashful huduri. Kashful huduri, buku kehadiran dan senarai kehadiran. Okey, syukur ya. Okey, ini semua tentang al-faslu dan al-adawat. Itu benda al-adawat bermakna peralatan ataupun benda-benda yang ada al-asya' fil fasli. Itu benda-benda ataupun things in the class. Ya, benda-benda yang ada di dalam kelas. Okey. Jadi benda-benda ini semua waktu belajar dulu lah saya dah beritahu supaya hafal. Itu cara yang kita dapat
Orang kata pun nak manfaatkan apa yang kita belajar. Dia hafal terus. Okey. Kemudian setakat ni daripada yang ni semua ni siapa yang dah hafal ke semuanya? Tu nak tahu juga. Puan Safra, Puan Zarina, Puan Fazilah. Daripada yang ni semua ni ada berapa ni? Hampir dalam 20 kalimah ni, 20 perkataan ni. Berapa dah daripada yang dah hafal? Puan Safra berapa banyak dah hafal? Antara banyak tu dalam 13 macam tu lah, tak hafal sangat lah. Kalau macam Kursiun, Qalamun, macam tu, Kitabun, Madrasatun, sikit-sikit lah, tapi hafal dalam 80% macam tu lah. Pensel, pen. Okay, Puan Fazilah? Saya tak banyak lah ucap 10 macam tu lah. Okay, Puan Zarina? Kalau nama haiwan, hafal Ustaz. Sebab anak hari tu dia bahasa Arab kan, ada kelas tu, ikut sekali lah dia menghafal. Apa yang tu, haiwan tu tak advance daripada tajuk yang kita dalam buku ni kan. Yang modul syllabus kita ni. Kalau dah sampai ke ujian nanti tak ada soalan haiwan, tak ada soalan ni. Cakap ni yang daripada yang ni tu berapa yang kata apa? Kalau ikutnya ni, kalau ikut yang sekolah rendah ni darjah berapa? 1 darjah 2 ni. Juga dia punya apa benda-benda ni lah. Rasanya yang Ustaz bagi ni macam darjah 2 dan darjah 3. Lebih kurang macam tu lah. Ya. Jadi sekat ni berapa banyak yang hafal dia? Semua tu. 80% insya-Allah boleh lah Ustaz. Boleh, kalau boleh sebelum ujian nanti 100%, mi'ah bil mi'ah. 100%. Mi'ah yakni 100. Sebab Ustaz, ayat yang Ustaz bagi tu kan, kalau macam yang macam saya baca tadi, Asfaslun, Maktabun tu dah tahu belakang tu ada ni kan, baris depan kan. So jadinya yang ada baris depan, maknanya setiap perkataan, boleh kata bukan setiap, maknanya hampir kebanyakan isim, kecuali yang berakhir dengan contoh dengan macam Salma, Husna yang ada AA belakang tu kan, yang tu memang kekal. Kita belajarkan isim yang kekal, yang tak berubah baris akhir, itu kekal macam tu. Tapi kalau yang boleh berubah pada akhir, nanti kan kita akan belajar dalam bahagian kawaid. Kita dah belajar lah untuk ulang kaji. I'rab yang perubahan baris akhir. Jadi mana-mana isim yang boleh berubah baris akhir dia, isim tu akhirnya mesti bermula dengan baris depan dulu. Sebab daripada baris depan tu dia boleh berubah baris bawah, dia boleh berubah baris atas. Kan? I'rab kita baca benda kan? I'rab, perubahan baris akhir setiap kata. Sama ada isim ataupun fi'il kan. Okey. Jadi isimnya secara asasnya kalau yang isim yang boleh berubah baris selain daripada yang berakhir dengan AA macam Malaysia, Indonesia, itu dia punya AA semua kan. Yang tu memang dia kekal sampai bila pun keadaan dia takkan berubah jadi U, jadi on, tak ada. Sebab dia kata yang tidak berubah baris akhir dia. Yang boleh kebanyakan isim adalah boleh berubah baris akhirnya. Jadi apabila kita nak menyebut baris akhir, kalau kita nak sebut akhirnya, kalau dia tidak bermula dengan alif lam, macam ada alif lam, al-fasdu, itu kita baca dengan satu baris je. Macam alhamdulillah, kita satukan baris depan tu alhamdu, bukan alhamdun, sebab dia ada alif lam. Tetapi kalau dia without alif lam, tanpa alif lam, mana kita baca dia faslun hamdun, macam contoh alhamdu kan, segala puji. Kalau ada alif lam kita kata hamdun, faslun maktabun. Tapi kalau depan sebenarnya kita letak alif lam, al-maktabu, al-kursiyu, as-saburatu, al-kitabu, sampailah. Tetap akhirnya, baris akhirnya bermula dia dengan baris hadapan. Sama ada kalau dia tanpa alif lam dengan tanwin, un. Kalau dia ada alif lam dengan baris depan satu sahaja. Itu je konsep dia. Bila kita nak baca baris. Boleh faham ya? InsyaAllah Ustaz, insyaAllah. Kecuali untuk perkataan yang memang macam Ustaz beritahu tadi lah. Akhirnya tu dengan yang bacaan macam contoh nama orang ataupun benda-benda yang berakhir dengan alif.
Yang tu memang dia takkan jadi U, dia takkan berubah. Sebab dia isim yang kekal baris. Tak berubah. Tapi isim, kebanyakan isim, yang mana dia dalam isim yang berubah baris akhirnya, dia mesti bermula dengan baris hadapan. Ada alif lam, satu baris. Tak ada alif lam, dia bertanwin. Macam tu. Ya. Cuma bila dalam penggunaan bahasa percakapan, ni dari segi bahasa qiraah, qiraah maknanya reading, pembacaan peringkat beginner, peringkat al-mubtadi'in, peringkat awal baru belajar. Jadi baca baris tak ada masalah. Kitabun, al-kitabu, kalau tak ada alif lam kan, faslun, al-faslu dan seterusnya. Tapi bila dah mahir, bila dah nak bercakap dengan orang Arab ataupun kita pergi ke Mekah nak bercakap dengan Pak Syekh kat Mekah lah, contoh pergi umrah ke pergi haji kan. Jadi jangan cakap apa nama tu, yang ada alif lam. Contoh nak kata aina kursiyun, nak cari kursi, tanya dengan Arab. Aina kursiyun, Arab tu faham, tapi dia akan senyum lah. Oh ni apa ni, makcik ni daripada Malaysia ni baru belajar bahasa Arab. Dia kata kursiyun, tapi kita matikan. Bila kita bercakap dalam percakapan, dalam pertuturan, kita matikan. Sebab tu tadi bila baca, nak baca, kalau katakan dah mahir, tak perlu sebut baris. Tapi kena tahu baris. Kena tahu baris akhirnya baris depan. Tapi bila kita bercakap dalam pertuturan, kita matikan. Contohnya al-fasl, maktab, kursi, saburah. Jadi kalau tabulat kita mati ha kan, macam kita baca Quran lah. Al-qari'ah, mal-qari'ah kan kita mati ha. Kitab, kurrasah, haqibah, miknasah dan seterusnya. Kita matikan dengan huruf terakhir macam kita baca Al-Quran. Itu dalam percakapan. Mana bila orang Arab dengar tu, dia ni dah lama baca bahasa Arab. Jadi sebab orang Arab pun dia akan cakap macam tu. Orang Arab bila dia cakap sama dia takkan cakap haza kursiyun, dia takkan cakap macam tu. Dia kata haza kursi. Ustaz, jadinya kalau pintu babun, okay. So bab lah kita nak jawab. Kalau kita matikan bab. Haza bab. Contoh haza bab, haza ini kan. Kita bacakan ini. Haza ini untuk lelaki. Mana untuk benda yang tak ada tamar butah, kita guna haza. Contoh maktab. Haza maktab. Haza kursi. Tapi kalau ada tabulat macam saburah tu, ada tabulat. Tanda perempuan. Kita guna ha. Siapa ingat? Ha simpul. Tak kena guna ha pun. Kalau haza untuk lelaki, kalau perempuan ha. Hazihi. Dua tu je ada. Haza, hazihi. Kalau ramai ha ulai. Dalam Quran ada kataan tu. Kan? Haza bila benda tu lelaki. Macam mana nak kenal lelaki secara mudah? Dia tidak berakhir dengan tabulat. Kalau orang, nama orang lelaki lah. Merujuk pada orang lelaki, maka lelaki lah. Kan? Kalau nama perempuan lah. Jadi kalau benda selain benda manusia lah, kita tak tahu. Benda ni tak ada jantina asalnya. Tapi dijantinakan berdasarkan kepada bentuk kalimah itu ada tamar butah atau tidak ada. Jadi kalau tak ada tamar butah secara majoriti, kebanyakan, adalah muzakkar, maka diguna haza. Kata inilah, this is. Haza maktab, haza kursi, haza kitab, haza qalam, haza fasl, haza dan sebagainya. Tapi kalau benda yang muannas ada tamar butah macam tu, papan putih kan, saburah, buku latihan kurrasah, haqibah. Hazihi kurrasah, hazihi haqibah, hazihi miknasah. Ni dalam PSN nanti pun begitu juga lah. Ustaz nak minta tentukan yang mana yang nak guna haza, yang mana nak gunakan hazihi. Itu salah satu. Dah bagi soalan bocor tu. Okey. Itu. Ya, boleh faham ya? InsyaAllah. Jadi maknanya secara basic bila belajar kena tahu apakah baris akhir untuk perkataan yang seketul-seketul macam kitab, huruf dia datang satu patang, one word, satu kalimah. Dengan baris hadapan tanpa alif lam bertanwin. Ada alif lam tanpa tanwin, satu baris depan saja. Okey, sebelum ada apa-apa di hadapannya, maknanya bermula dia dalam satu perkataan satu, itu saja yang baris yang kita kena tahu. Dalam percakapan kita matikan dengan akhir haqibah, kitab, bab, qalam, miknasah dan sebagainya. Okey, itu satu.
Yang kedua, kalau tengok sini alat tulis. Saya tengok nampak alat tulis. Pensel tu. Pensel. Apa pensel tu? Puan Zadina cuba baca. Pensel apa tu? Apa dengan baris? Baca dengan baris keseluruhan. Okey, nak tahu. Tu tadi Ustaz dah betul kan? Puan Safra baca, Ustaz betul kan? Salah itu. Kenapa salah? Apa yang Ustaz bacakan tadi barisnya? Rasasi, Ustaz. Qalamur rasasi. Ingat. Ini berapa perkataan dalam bayan? Ada 2 kalimah tu. Qalam dengan ar-rasas. Ingat satu. Konsep, ingat kaedah ni. Bila bertemu dalam perkataan yang lain, walaupun tak tahu makna. Ingat kaedah je. Ingat kaedah. Qawaid tu mana kaedah. Ingat dia punya nahu, tata bahasa dia. Bila 2 perkataan, 2 benda bergabung, menjadi satu frasa atau menjadi satu rangkai kata. Kita baca bahasa Melayu, kita rangkai kata. Kan? Qalam dengan ar-rasas. Yang pertama tu dibaca dengan bagi depan. Qalamu. Tanpa alif lam. Tanpa tanwin. Tak boleh baca qalamun. Walaupun depan qalam tu tak ada alif lam, tapi tak boleh baca qalamun. Sebab apa? Sebab lepas dia tu ada alif lam. Ar. Macam kita baca Quran lah. Tak boleh kita baca tanwin lah sebab kita dah bersambung alif lam tu. Jadi qalamur. Kemudian perkataan yang kedua selepasnya itu ar-rasas. Huruf akhirnya tu tak boleh baca baris lain. Tidak boleh baca dibaca dengan baris lain selain baris bawah. Baris bawah apa dia? Baris depan tak boleh, baris atas tak boleh, kena baca baris bawah satu saja, tak boleh tanwin. Tanwin tak boleh, dia mesti hanya dengan satu baris bawah. Baris bawah kasrah yang satu saja. Qalamur rasasi. Sebab apa? Kita dah belajar, sebenarnya dah belajar. Dipanggil sandaran idhofah. Kalau ingat balik yang kita dah belajar sebelum ni. Standar. Kata yang bersandar. Maknanya pen di situ bersandar kepada rasas ni macam kita buat apa lukisan. Rasas. Jadi digabung bermaksud pensel. Qalamur rasasi. Kalau qalam saja pen. Qalam saja pen. Jadi bila gabung 2, qalamur rasasi menunjukkan kepada pensel. Dalam lukisan, orang buat art lukisan menggunakan qalamur rasasi. Menggunakan pensel. Dia ada pensel lah, pensel lukisan dia. Jadi digunakan dalam istilah bagi merujuk kepada pensel dengan kata qalamur rasasi. Jadi bila 2 perkataan tu bergabung, maka yang pertama baris depan tanpa alif lam, tak boleh ada alif lam, itu syarat dia. Yang kedua mesti kena ada alif lam dan baris akhirnya baris bawah. Jadi di situ bila jumpa perkataan yang sama pun, bila ingat kaedah yang sama, maka kita boleh baca dengan baris yang sama, yang betul. Contoh. Okey, yang ni, pen marker ni. Okey. Okey. Macam baca itu? Sama tak dia punya kaedah dia sama tak? Kedudukan perkataan dia sama tak? Sama. Okey, cuba. Agak-agak apa tu? Qalamul marikiri. Jadi kalau baca qalamul marikiri. Marikiri. Kan? Marker lah. Tapi kita kena baca mati kan? Qalamul marikiri. Marikiri. Kan? And marker. Jadi kalau dimatikan qalamul marker. Marker. Huluri. Ya. Sebab apa? Bergabung 2 tu. Qalam dengan marker. Jadi marikiri. Itu baris saja. Tapi kalau kita matikan marikir. Qalamul marikir. Marikir dan marker. So memang hujung dia memang kena ada kasrah lah sandaran. Dari bawah. Sama juga dengan Rasulullah. Rasul tak ada alif lam. Rasulu. Allah ada alif lam. Allahi. Rasulullahi. Kita matikan. Kita bercakap, kita sebut Rasulullah. Tapi sebenarnya baris akhirnya bila dalam tulisan kena baca Rasulullahi. Sebab tu bila kita baca Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ingat tak? Ya, ingat. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi bawah. Sebab apa? Itu sandaran juga. Ayat sandaran. Frasa sandaran. Disandarkan. Rasul bersandar dengan Allah. Allah disandarkan kepada Rasul. Maka sebab tu dia konsep yang sama. Macam qalamul makiri sama dengan konsep qalamur rasasi dan mana-mana perkataan yang satu lagi bawah kali tu. Buku kehadiran tu. Sama lah tu. Bukan. Kashful huduri. Kashful huduri. Kashfu.
gabung dengan al-hudur. Hudur tu kehadiran. Kashfu tu satu buku besar kan, buku yang orang buat macam apa nama tu, kalau dulu-dulu kan buat catat buku akaun masa sebelum ada zaman komputer kan, tulis hutang ke apa semua kan dalam satu buku kasyaf, buku panggil apa, buku keras tu kan. Itu dia kasyaf. Jadi gabung kedua tu, antara buku yang tu dengan kehadiran. Dua benda yang berbeza digabung, maka jadilah kesandaran. Maka sebab tu perlu perubahan kepada barisnya. Kashful huduri. Tapi bila kita matikan, bila kita bercakap, kashful hudur. Dalam percakapan. Dalam percakapan bila kita bercakap orang Arab, tak perlu kita baca baris bawah. Kita matikan. Kashful hudur. Maktabah. Qalamul makir. Ustaz, Miknafah. Ya, apa dia ni? kalau satu je perkataan, contohnya kolamul tu tak ada, ar-rasa saja. Kita nak letak, dia ada alif lam je kan. Kita nak letak ar-rasasu ke ar-rasasi. Ar-rasasu lah. Kolamon tu tak ada. Tak, kalau kita nak buat ar-rasas tu, ar-rasas tu maksudnya lukisan. Ar-rasas tu masuk lukisan. Bila sebut qalamur rasas, pen lukisan, pen untuk melukis, maksudnya pensel. Itu. Dia jadi masuk macam tu. Kalau ar-rasas saja dia ada dua makna. Satu bermaksud memberi maksud kepada lukisan, buat painting. Satu lagi bermaksud kepada shooting. Shoot. Peluru, ada peluru, letak peluru dalam pistol, kena letak rasas. Maksudnya jadi bila sebut rasas tu dia beri masuk peluru kan, ar-rasas. Jadi kita baca dengan baris hadapan. Macam saya beritahu dia. Bila perkataan tu dia satu perkataan, kita baca dengan baris hadapan. Ar-rasasu. Kan? Jadi di situ. Ya. Jadi dia maksud dia berubah mengikut dia punya keadaan. Tapi baris akhirnya bila dia satu perkataan dengan baris hadapan. Tanpa alif lam kita baca rasasun. Tanwin. Ada alif lam kita baca dengan satu baris depan. Ar-rasasu. Bila bergabung dengan perkataan di depan ni macam qalamur rasasi. Dia itu kaedah dia. Mana-mana perkataan bahasa Arab itu kaedah dia. Dia bersendiri, akhirnya bagi depan. Dia bergabung dengan perkataan lain yang dia berada di kedudukan akhir, yang kedua, maka dia tukar baris bawah. Okey. Jelas ya? Okey. Jadi yang ni je lah. Macam Ustaz beritahu lah macam mana nak ingat. Tanda dekat benda-benda ni. Tanda dekat benda ni semua ada kat rumah ni. Boleh kata kebanyakan lah ada kat rumah. Kecuali whiteboard mungkin tak ada. Tapi benda mudah. Ingat kan, buku, beg semua. Anak-anak pun ada. Penyapu, pensel kan. Anak-anak pun ada semua ni kan. Semua ada ni. Boleh katakan hampir keseluruhan ni memang ada. Pustakaan walaupun tak ada. Tapi tahu anak pergi pustakaan, anak pergi kelas apa semua kan. Jadi senang untuk hafal sebenarnya. Ustaz dah beritahu itu kan. Tulis dalam satu kertas. Tampal. Selotip ke apa benda yang memudahkan. Apa saja mastata'at. Mastata'at. Apa yang termampu. Mengikut apa cara yang boleh. Mengikut kreativiti masing-masing. Dan cara yang penting, benda-benda semua, benda ni kalau salah satu juga yang boleh membantu anak-anak ada belajar bahasa Arab kat sekolah. Sangat membantu juga. Sebenarnya sebab dia orang pun belajar kat sekolah kan. Mengikut tahap masing-masing lah. Darjah 1, 2, 3 mengikut dia punya silibus mengikut kelas lah kan. Tapi paling tidak maknya, ayahnya dah hafal, jadi senang, dah tahu kan. Kalau anak mungkin tersilap ke, terlupa ke, tersalah ke, kan jawab ke pun, jadi maknya dia tegur dulu kan. Untuk yang ni basic. Maksudnya untuk peringkat awal darjah 1, darjah 2 ni tahun sekolah adalah benda-benda yang asas lah. Dia paling tidak dapat hafal ni. Ya. Cuma Ustaz beritahu tadi, segi penggunaan yang untuk kita nak menggunakan dalam percakapan. Dengan menggunakan kata haza untuk ini. Dengan hazihi. Jadi kalau katakan yang perkataan muzakkar, kita guna haza. Contoh haza qalam. Haza qalamun. Ini pen. Haza qalamur rasasi. Ini pensel. Dan haza kitab. Ini buku. Tapi kalau yang ada tambah rebutah macam contoh haqibah beg. Hazihi haqibatun. Atau kita matikan hazihi haqibah.
hazihi miknasatun atau hazihi miknasah. Hazihi mimhatun atau hazihi mimhah. Hazihi mistaratun. Hazihi sa'atun. Hazihi sallatun. Hazihi miknasatun ardiyatun. Okey, yang ada marbutah kita gunakan dengan hazihi. Hazihi maktabatun. Yang tak ada yang tidak perkataan, kita kena tengok perkataan pertama, jangan tengok perkataan kedua. Kadang-kadang ada setengah tu dia gabungan dua perkataan. Yang ujung perkataan yang kedua tu berakhir marbutah, tapi yang pertama tu tak. Kita tengok yang pertama dulu. Kalau perkataan tu datang dalam bentuk rangkai kata, dua perkataan dia berangkai, tengok perkataan yang pertama tu dia marbutah ke tidak. Baru kita tentukan dia muzakkar atau muannas. Kalau dia yang pertama itu dia ada marbutah, maka dia adalah muannas walaupun dalam bentuk rangkai kata. Tapi kalau yang pertama itu dia tak ada marbutah, walaupun yang bersandar yang jadi bergabung dengan perkataan yang kedua tu ada marbutah, dia tetap dikira sebagai muzakkar. Sebab yang diambil kira bukan yang belakang tu. Yang diambil kira yang perkataan yang pertama. Al-awwal. First. Al-awwalul kalimah. Perkataan yang pertama yang diambil kira untuk menentukan muzakkar atau muannas. Okey. Boleh faham sekarang ya? InsyaAllah Ustaz. Okey. Jadi depan ni boleh terus hafal lah. Ya? Okay. Yang kedua kita masuk kepada al-bait. Ataupun baiti dalam tajuk buku tu. Rumah saya, rumahku. Jadi tentang apa-apa yang ada di dalam di kawasan rumah. Ni dia dibahagikan sama ada yang di luar rumah, dalam rumah dan sebagainya lah. Okey. Puan, saya minta Puan Fazilah boleh baca yang ni. Okey. Tajuk Babun pintu. Mula apa tu? Tajuk tu Al-baitu. Al-baitu. Rumah. Okey. Babun pintu. Okey. Nafizatun tingkap. Okey. Kemudian miftahun kunci. Bilatun lantai jubin. Saqfun bumbung. Atas itu tertinggal satu perkataan. Didarun dinding. Okey. Hadi kotun ataupun bustanun. Bustanun. Taman. Okey. Kemudian sambung dalam rumah, bilik-bilik. Okey. Ghurfatun al-julus. Macam mana baca? Ingat kaedah tadi. Baru kita Ustaz terangkan kaedah dua perkataan ni. Macam mana baca bacaan baris yang betul. Macam mana tu? Ghurfatul julus. Julusun. Ulang. Okay, baca lagi sekali. Ghurfatul julusi. Macam tu. Jadi ingatlah kaedah tu benda yang sama kan? Kaedah yang sama. Perkataan pertama tak ada alif lam. Perkataan yang kedua ada alif lam. Maka yang akhir tu kena kasrah, kena baris bawah. Okey? Okey, maksudnya apa tu? Bilik tamu ataupun ruang tamu. Hamamun. Hamam ke hamam? Hamam. Hamamun ya. Dauratul miyatun. Huruf ha tu. Ha bulat. Dauratul miyah. Dauratul miyah. Apa baris ha? Tamu macam tadi. Miyahi. Kenapa baris bawah? Kan setiap huruf akhir mesti ada baris. Dalam bahasa huruf akhir mesti berbaris. Ya. Bilik air tandas. Okey. Sambung. Ghurfatul naum. Baris. Baris bawah. Naumi. Okay. Hujratun. Bilik tidur. Okey. Mifbahun. Dapur. Mim baris apa tu? Baris atas. Mitbahun. Baris atas. Mim baris atas. Fathah ke tu? Matbahun. Dapur. Okey. Syukran ya. Okey. Puan Zarina sambung. Min syafatun tuala. Mighrafatun senduk. Sa'ilatun penyiram pokok.
perabatan makan, sohnun pinggan, jifnatun mangkuk, ka'sun gelas, mil'aqatun sudu. Perabot, misbahun lampu, firashun katil, wisadatun bantal. Ada satu tertinggal dah. Hizanatun almari. Okay, Subran. Okay. Jadi barang rumah ni benda ni yang memang orang kata apa, memang kita jumpa setiap hari kita jumpa ada kat dalam rumah. Kan? Itu sebab kata yang antara kosakata ataupun mufradat, vocab yang mudah untuk dihafal. Diingat sebab apa kita jumpa hari-hari benda ni. Hari-hari. Confirm jumpa hari-hari. Kan? Betul tak? Ya? Pintu, tingkap, kita akan nampak hari-hari. Sebab tu berada dalam rumah kita. Kan? Melainkan taman lah. Taman tu kalau rumah di kawasan di corner lot tu adalah taman. Ataupun rumah dia pergi taman dekat rumah dia ada taman kan. Dan maksudnya boleh katakan ni adalah kalimah-kalimah yang mudah. Jadi sebab tu bila katakan ni terus macam Ustaz itu Ustaz rasa Ustaz dah beritahu cara bagaimana nak menghafal. Kan? Maknanya bahagikan. Hari ni berapa kalimah nak hafal ataupun setiap kali lepas solat ke tak apa, tak banyak. 3 contoh. Ambil ikut sunnah. Sunnah katakan buat 3 kan. Meniga-nigakan setiap perbuatan. 3. 5 kali solat 15. 10 hari 150. Banyak dah tu. Ni pun tak sampai ratus-ratus lagi pun. Sekejap maksudnya. Tak perlu tunggu 10 hari sebenarnya. Kalau buat macam tu. Itu kalau buat 3 je. Kalau buat lebih, dia pula mengikut kemampuan sebenarnya. Kan? Yang penting tahu mula-mula nak habiskan bagian apa dulu. Tadi bahagian tentang al-faslu dulu. Lepas tu bahagian tentang al-bait. Lepas tu apa? Lepas tu ada perkataan tambahan yang ada dalam perbualan dan sebagainya lah. Itu caranya. Kan? Lepas tu gunakan. Gunakan maknanya secara tidak langsung gunakan dalam percakapan. Di rumah, di office, di mana lah tak apa. Orang lain dengar dia, orang tak faham pun, orang tanya, kau cakap apa ni? Terangkan. Belajar bahasa Arab nak praktis. Nak praktikkan. Kalau tidak, tak ingat. Itu je. Bila lama-lama orang lain tak tahu pun, dia akan tahu. Secara tidak langsung. Itu caranya. Sebab kita bukan berada dalam bi'ah. Bi'ah yang ni suasana. Bi'ah Arabiyah. Kita bukan berada di bi'ah Arabiyah. Kerana kita berada dalam bi'ah Malayuiyah. Suasana bahasa Melayu. Jadi agak sa'bun jiddan. Lita'awud alaiha. Mana susah kita nak membiasakan diri kita sebab kita jumpa dengan orang Melayu yang maknanya orang Melayu ke apa semua yang tidak menggunakan bahasa Arab. Jadi kita sini kena meletakkan diri dalam posisi yang kita kena paksa diri kita untuk kita gunakan. Itu caranya. Bila belajar bahasa Arab. Kalau tidak belajar berapa kali tukar tahwil, tempat belajar tahwil bermakna change, tukar tempat kelas pun tak boleh. Sebab apa? Itu dia punya kunci dia, miftah. Itu dia. Miftah, kunci kepada bagaimana nak dapat menguasai bahasa Arab peringkat asas ialah hafal. Cara nak menghafal Ustaz beritahu dia caranya. Cuba guna. Hafal lepas tu guna. Hafal dan guna dalam secara ni. Tak apa campur-campur sekejap bahasa Melayu, kejap bahasa Arab, kejap Inggeris, tak ada masalah. Tapi lama-lama bila kita jadi ta'awud kita dah membiasakan diri kita dengan tu, walaupun kita duduk Malaysia, bukan kita duduk Mekah, bukan duduk Dubai dan sebagainya, kita boleh juga untuk bercakap. Dan selain daripada ia membantu untuk pelajaran anak-anak, mungkin ada tajuk ni yang sama kita punya anak-anak belajar dan sebagainya, kan tu tambahan lah. Itu paling tidak bila kita belajar, rasa manfaat daripada apa yang belajar. Bukan sekadar belajar masuk kanan, keluar kiri tu tak masuk lagi. Kan? Itu yang banyak macam tu. Banyak yang maksudnya apa nama tu? Peringkat awal dia punya semangat dia. Tapi bila ni macam mana? Banyaknya. Sebenarnya tak banyak. Sebab apa bila contoh? Bila kita buat secara berdikit-dikit, lama-lama yang banyak tu terasa sedikit. Sebab tu sekali lepas belajar tu kita buat apa tu kita praktikkan tu. Itu satu caranya. Supaya bila belajar walaupun belajar yang kata apa tentang
dalam apa nama kelas, rumah dan sebagainya pun sekurang-kurangnya kita tahu, sekurang-kurangnya antum semua ni tahu kan. Maknanya apa saja dalam rumah tahu dah, apa saja dalam kelas dah tahu kan. Sekurang-kurangnya kan. Jadi penggunaan itu caranya supaya kita ada rasa keseronokan belajar bahasa Arab. Sebab kita tak mampu, sebab nak lainlah kalau memang antum semua duduk kat Mekah atau duduk kat Mesir, kat mana negara tu, nak tak nak kena belajar sendiri. Itu kena bahasa sendiri, sebab nak keluar nak beli apa nak kena belajar, nak kena cakap Arab. Jadi waktu tu memang terpaksa. Lama-lama boleh lah. Sebab apa? Sebab dalam suasana orang Arab semua. Jadi kita di Malaysia, kita dalam keadaan yang tidak terpaksa, tapi ada peluang nak belajar bahasa Arab. Jadi gunakan peluang tadi supaya manfaat daripada proses pembelajaran tu dapat diambil, dapat digunakan. Walaupun tak duduk, tak bersama orang Arab, boleh bercakap Arab. Walaupun tak sepenuhnya, berapa persen pun tak apa. Kan? Itu yang paling penting. Itu yang tujuan bila Ustaz ajar, nak supaya boleh bercakap Arab walaupun simple. Walaupun contohnya guna hazabab, hazihi nafizatun, ataupun hazihi nafizah, hazah miftah, tak apa. Kan? Cuba yang mudah-mudah tu, jangan tu nak susah, nak yang susah-susah kan. Yang mudah-mudah macam tu. Okey. Boleh ya? InsyaAllah. Jadi insya-Allah dengan manjadda wajada. Mungkin ingat kot kalau pernah belajar dulu kan. Ustaz mengajar waktu belajar menengah tu. Biasa dengar kan? Manjadda wajada. Apa maksud tu? Manjadda wajada. Sesiapa yang berusaha akan ada hasilnya. Kan? Ahsanti. Kan? Bagus. Well done. Siapa? Manjadda. Jadda tu bersungguh-sungguh. Berusaha sungguh-sungguh. Maknanya kita berusaha. Ikut masuk kelas. Lepas tu salin, tulis, lepas tu hafal, lepas tu guna bercakap, itu usaha dulu. Bila buat tu semua, wajadah, dapatlah. Dia akan dapat hasil lah apa yang dia buat itu. Kan? Manjadda wajadah. Kan? Sikit buat, sikit dapat. Banyak buat, dapat hasil. Banyak hasil dia. Macam tu. Ya? Okay. Ini pun sama juga ya. Hafal. Sebenarnya kita buat imtihan ataupun ujian ni sebenarnya nak menguji sejauh mana ialah penghasilan dalam pembelajaran. Maksudnya belajar tu berapa banyak yang diingat, dihafal. Kan? Itu sebenarnya. Kan? Itu sebenarnya. Selain padanya, ialah saya benar-benar tahu, orang kata komitmen lah sebenarnya. Komitmen dalam pembelajaran. Kan? Jadi, sebab kita belajar ni sebenarnya, yang pertama ilmu. Jadi, macam ujian tu sebenarnya satu proses untuk kita nak test diri kita. Sejauh mana aku dapat serapkan apa yang dibelajar, yang pelajari selama ni kan. Macam tu. Okey. Tadi dah habis semua ya. Dah habis semua dia. Okay, sampai almari semua. Okey. Jadi ni semua ya, benda-benda yang ada dekat dalam rumah. Jadi, Ustaz beritahulah. Cara paling mudah nak mengingat semua ni, pegang benda. Kalau bila pegang pinggan duduk kat dapur kan, perempuan semua duduk kat dapur, lupa pinggan dapur, masalah. Tak apa, tengok handphone sekejap, tengok WhatsApp. Sohnun, tak apa. Mak tengah basuh sohnun, dia beritahu kat anak. Cakap macam tu, kita bercakap seorang-seorang ke, atau bercakap dengan anak ke, supaya dengan percakapan tadi membantu untuk mengingat. Lama-lama kita biasa dengan sebutan tadi. Bila sebut baca tengah nak ambil gelas, kena basuh gelas, kat sun, tak apa. Begitu juga benda-benda lain lah. Itu satu cara yang boleh untuk membantu bagi mengingat apa yang dipelajari. Ya. Okey, insya-Allah ya. Okey. Ini pula perbualan. Al-hiwar, yakni dialog ataupun perbualan dengan terjemah Ustaz bagi itu. Di antara Ibrahim dan Ismail. Ini kita ulang kaji. Okey, untuk yang pertama Puan Safra jadi Ibrahim, Puan Fazilah jadi Ismail. Okey. Sekejap. Itu mana? Ni Ustaz dah nampak tak yang Ustaz share? Ibrahim. Ibrahim ni yang mula-mula sekali. Dah, boleh mulakan ya? Ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Aina baituka ya Zamili?
Kejap tak nampak dia punya tu. Okay. Kalau boleh baca terjemahan sekali, senang. Tu. Di manakah rumahmu, wahai rakanku? Baiti amamal masjidi. Okay. Rumahku berada di hadapan masjid. Hal zalika baituk? Baituka, reka tu. Okey. Hal zalika baituka? Adakah itu rumahmu? La zalika baitu ammi. Okay. Tidak, itu rumah pakcikku. Hal hadza baituka? Adakah ini rumahmu? Dekat ni rumahmu. Naam. Haza baiti. Ya, ini rumahku. Baituka kabirun? Masya Allah, rumahmu besar. Masya Allah. Hal tilka darajatu. Bukan tu. Ismail tu. Sekejap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Apa maksud Alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Okey. Hal tika darajatuka? Adakah itu basikalmu? Sekejap. La tilka darajatu akhi. Itu tidak, itu basikal abang atau adikku. Jadi dalam bahasa Arab kan, akhi itu abang. Brother. Dalam English kan, brother boleh, little brother pun dia kan, abang ataupun adik. Ya. Okay. Hal hadhihi sayyaratuka? Adakah ini keretamu? Tidak. Naam. Hazihi sayyarati. Hayya nadkhul ila baiti. Ya, ini keretaku. Mari kita masuk ke rumahku. Hasanan. Baik. Baiklah. Baiklah Hasanan. Okay. Hasanan. Syukur. Jalan lakumah. Terima kasih. Ini satu latihan qiraah, latihan membaca dan latihan bercakap sekaligus lah. Okey. Lepas tu kena pastikan bacaan baris tu dengan tepat, betul kan? Okey. Jadi di sini ada kata tanya aina. Aina baituka? Baitun tu rumah. Tapi bila gabung dengan domir ataupun pronoun, iaitu kata ganti, ka tu awak, mu, kamu ataupun awak. Maka baitun tak boleh baca baitun ka, dia kena buang satu. Jadi baituka, ka, awak. Kalau perempuan, aina baituki ya Fazilah, contohnya. Ki sebab perempuan. Ni kawan dia lelaki Ismail, maka baituka. Kita dah baca sebelum ni kan, beza antara penggunaan domir ataupun pronoun bagi lelaki, awak lelaki, dengan awak perempuan. Baituka, baituki. Kaifa haluka, kaifa haluki. Bagaimana khabar kamu? Kaifa haluka. Dan perempuan, kaifa haluki. Kalau saya, huruf ya. Baiti, bawah tu. Baiti, my house, rumahku. Kitabi, buku saya. Qalami, pen saya. Ini satu lagi tambahan. Penggunaan kata domer ataupun kata ganti. Kaki dengan ya. Jadi biasakan gunakan juga. Mana contoh nak kata apa benda yang kita yang pertama antum dah hafal benda-benda tadi. Benda dalam rumah dah hafal, peralatan tulis apa semua dah hafal. Jadi nak gunakan kata kepunyaan pula. Awak ataupun saya. Jadi tambah semua benda ni dengan kalau awak ka untuk lelaki, kalau kepunyaan lelaki, awak lelaki, kalau perempuan ki. Kalau saya ya. Jadi macam contoh kalau tadi, baitun, rumah. Rumah awak, rumah kamu. Baituka. Kalau perempuan bercakap dengan perempuan, baituki. Kalau rumah saya, baiti. Kalau pergi benda lain pun sama juga. Contoh benda lain, qalamun, qalamuka, qalamuki, qalami, babuka, pintu kamu, babuki, babi. Bunyi macam pelik lah, tapi itulah hakikatnya yang betul. Nama ya. Saya nak beritahu contoh. Apa lagi contohnya? Contohnya matbahun, dapur. Dapur rumah kamu. Matbahuka, matbahuki,
matbakhi, dapur saya, mana dapur rumah saya. Jadi latihkan juga guna macam tu untuk ni. Ka, ki dengan ya. Ya tu untuk saya. Untuk benda-benda tadilah yang dalam bahagian al-bait dekat rumah dan juga al-faslu dan kelas. Menunjukkan pemilikan, kepunyaan awak lelaki, awak perempuan dan saya. Okey. Boleh ya? Boleh Ustaz, insya-Allah. Ya. Macam ni kata, aina baituka ya zamili. Zamil tu friend, kawan. Jadi sebab ada ya, maka zamili. Kalau kita buang ya, kembali untuk menunjukkan friend tu, zamilun. Ini satu lagi mufradat, kosakata baru, tambahan. Zamilun, kawan. Kawan saya, zamili. Kawan kamu, zamiluka. Kawan kamu perempuan, zamiluki. Kalau kawan perempuan, siapa boleh cuba? Zamilun tu kawan lelaki. Kalau kawan perempuan, apa jadi? Kawan perempuan. Ni kawan lelaki, zamilun. Apa kena buat dekat zamil tu untuk menunjukkan baru dia jadi perempuan? Okay. Siapa nak cuba? Zamilatun. Tambah marbutah. Kan? Tambah tabulat. Zamilun, zamilatun. Kawan perempuan. Kan? Apa nama tu? Kawan perempuan lah. Ni kawan lelaki. Kan? Girl, ni boy. Kan? Zamilatun. Jadi kalau kawan lelaki saya, kawan perempuan saya, zamilati. Tu je. Dia boleh kata asal. Zamilun, zamilatun. Bila penggunaan domain tambah je. Zamilatuka, kawan perempuan awak. Zamilatuki, kawan perempuan awak perempuan. Zamilati, kawan perempuan saya. Macam tu. Ya? Okey. Baiti amamal masjidi. Ada amama di hadapan, in front. Jadi ada perkataan-perkataan baru ni dihafal. Selain benda-benda tadilah. Sebab apa ni? Dia kata, kata apa nama, zoraf. Zoraf ni berkaitan dengan kata di tempat, lokasi. Di depan, di belakang, di tepi, di kanan, di kiri kan. Jadi amamal masjidi. Amamal baiti, di hadapan rumah saya. Amamal hujrati, di depan bilik tidur saya. Di depan bilik tidur. Amamal hujrat. Amamal matbakhi, di depan dapur. Dan sebagainya lah yang sesuai. Itu satu cara nak melatih membuat ayat. Cara nak melatih membuat ayat dengan menggunakan tadilah kepelbagaian apa yang dah dihafal, apa perkataan mufradat ataupun kosakata baru yang dapat ya. Okay, macam ni ada amam di depan amam. Jadi tanda terus ingat di depan amam. Jadi nak buat ayat apa-apa pun tahu dah. Kan saya saya di hadapan kelas, saya di hadapan rumah. Tu je, boleh kan? Guna simple je. Saya dah tahu dah ana di hadapan amama. Rumah ana amamal baiti. Saya berada di hadapan rumah. Kalau saya berada di hadapan kelas, ana amamal fasli. Saya berada di hadapan kelas dan sebagainya. Okey? Dan satu lagi untuk amama ni zaraf makan ataupun zaraf tempat. Setiap perkataan yang berada selepas zaraf, kalau antum sempurasan tu, apakah baris akhir dengan perkataan isim yang berada selepas zaraf tu? Perasan tak baris apa tu? Baris bawah. Huruf akhir dia baris bawah. Dia sama macam tadi yang sandaran frasa kata sandaran tadi. Dia jadi macam tu. Amamal masjidi, amamal baiti, di depan rumah. Amamal madrasati, di depan sekolah. Amamal matbakhi, di depan dapur. Amamal hujrati, amamal hammami, depan bil aidan sebagainya. Baris bawah. Mana-mana isim yang berada selepas zaraf makan, iaitu kata sendi tempat. Di depan, di belakang, di tepi, di kanan, di kiri. Dia berkaitan dengan tempat lah. Isim itu mesti baris bawah. Itu dia bertukar baris bawah. Ya. Okay. Hal zalika baituka, adakah itu rumah kamu? Itu. Okay. Tadi yang Ustaz dah terangkan berkenaan dengan penggunaan this is, haza dan hazihi. Haza untuk muzakkar lelaki, hazihi untuk muannas perempuan. Ini ada kata zalika yang bermaksud that is, that itu. Zalika untuk lelaki. Sebab apa yang kita gunakan zalika? Sebab baitun tu lelaki, muzakkar. Baitun dia bukan tabudak, dia tabuka kan, baitun.
yang dikira sebagai muannas ataupun perempuan ialah ta marbutah, ta bulat, bukannya ta buka, ta maftuhah. Kalau isim yang ta maftuhah, ta terbuka, ta besar, itu muzakkar, lelaki, ya. Jadi sebab tu kita guna zalika baitun, itu rumah. Zalika baituka, itu rumah kamu. Zalika baituki, itu rumah awak, kamu ataupun kamu perempuan. Zalika baiti, itu rumah saya. Jadi zalika, itu untuk lelaki. Untuk perkataan yang bukan muannas, bukan perempuan, zalika. Tapi kalau perkataan yang muannas untuk kalau kita nak gunakan itu, siapa ingat apa perkataan dia? Zalika lelaki, kalau perempuan apa? Tilka. Dalam Quran banyak sebut. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Tilka ayatullahi nasluha alaika bilhaqqa. Tilka, itulah, itu. Itu dua. Haza, hazihi, ini. Zalika, tilka, itu. Zalika untuk muzakkar, lelaki. Tilka untuk muannas, perempuan. Okay. Hal zalika baituka. Jadi kalau ditanya, adakah itu rumah kamu? Kalau tidak, la, tak, tidak. Zalika baitu ammi, itu rumah pakcik saya. Ammun, pakcik. Keluarga pun dia satu ada belajar. Dia satu belajar tentang ahli keluarga, al-usrah. Ayah, ibu, adik, abang, pakcik, makcik. Dia satu ada. Kata ammun, pakcik. Ammi, pakcik saya, pakcikku. Baitu ammi, rumah pakcikku. Okay. La zalika baitu ammi. Okay. Tapi kalau tu memang rumah saya, okay, Puan Zarina, kalau soalan, tu memang rumah saya, macam jawab? Hal haza baituki, contoh saya tanyalah. Hal haza baituki, okay, macam jawabnya? Kalau betul memang tu rumah saya, okay. Naam, haza baiti. Bawah tu pun ada dah kan, kalau perasan kan. Naam, haza baiti, ya, ini rumah saya. Kalau tidak, hal haza baituka, naam, haza baiti. Kalau tidak, la haza baitu siapa? Ammi, contoh. Itu tidak, ini rumah pakcik saya. La haza baitu akhi, tidak, ini rumah abang ataupun adik saya. Itu bila kita menafikan, itu jawapan dia. Tapi kalau kita, ya, naam, haza baiti. Okay, apa-apa soalan pun macam tu lah. Ya, naam. Kalau tidak, la. Lepas tu kita beritahu apa yang betulnya. Apa yang jawapan yang betul dia. Okay, kalau soalan dia tanya zalika, maka kita kena jawab dengan zalika jugalah. Sama juga bahasa kita pun sama. Kan? Adakah itu rumah awak? Ya, itu rumah saya. Jadi kita takkan cakap ini, tiba-tiba ini pula. Kita akan jawab itu. Melainkan dia tanya, adakah ini rumah awak? Ya, ini rumah saya. Sama juga bahasa Arab. Bila kalau ditanya, hal zalika baituka? Kalau na'am, na'am, zalika baiti. Ya, itu rumah saya. Tapi kalau tidak, la, zalika baitu ammi, contoh. La, zalika baitu akhi, itu rumah abang saya. La, zalika baitu ukhti, itu rumah kakak atau adik perempuan saya. La, zalika baitu zamili, tidak, itu rumah kawan saya, dan sebagainya. Ya, okay. Kalau tanya soalan dengan hal haza, maka jawabnya haza. Begitu juga kalau soalan dengan kata-kata tunjuk muannas, tilka ataupun hazihi, hazihi untuk perempuan, tilka untuk perempuan, itu untuk perempuan, maka kita pun kena jawab yang sama mengikut apa kata isyarah. Kata isyarah ni apa? Kata tunjuk yang digunakan. Sama ada yang digunakan untuk lelaki ataupun yang digunakan untuk perempuan. Okey. Boleh faham setakat ni? Okey. Baituka kabirun. Rumah kamu besar. Kabirun, besar. Kabir lawannya saghirun. Saghirun lawan dia. Ya. Saghirun. Kabirun, saghirun. Ya, tanda ya. Ada yang tambah-tambah tu boleh ambil nota. Kabirun, saghirun, kecil. Okey. Masya Allah, alhamdulillah. Hal tilka darajatuka,
Maka tilka. Darrajatu tu perempuan, maka kena guna tilka. Tadi zalika. Ini tilka itu. Adakah itu basikal kamu? La tilka darrajatu akhi. Tidak, itu basikal adik ataupun abang saya. Okey. Hal hazihi. Bila benda yang dekat kita guna ini. Hal hazihi sayyaratuka. Adakah ini kereta kamu? Naam. Hazihi sayyarati. Kalau betul, ya. Naam. Hazihi sayyarati. Ini kereta saya. Ataupun ini keretaku. Kalau tidak, la. Hazihi sayyaratu ammi. Contoh, ini kereta pakcik saya. La. Hazihi sayyaratu abi. Tidak, ini kereta ayah saya. La. Hazihi sayyaratu akhi. Tidak, ini kereta abang ataupun adik saya. Okey. Hayya, jom. Nadkhul ila baiti. Jom, marilah kita masuk. Hayya nadkhul. Hayya. Sama juga kita dalam apa? Dalam azan. Hayya 'alas salah. Cuma beza dalam azan tu dia guna ha yang hajim tu, ha pedas. Hayya dan ya tak ada alif. Tapi maksudnya sama. Cuma kalau selepas hayya yang tu dia kena ada ala. Hayya dalam ucapan azan kan. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dia kena hayya 'ala. Yang ni dia tak perlu ada ala, dia terus masuk dengan kata kerja. Hayya nadkhul. Jom kita masuk. Hayya na'kul. Jom kita makan. Hayya nashrab. Jom kita minum. Hayya nadrus. Jadi kita kena matikan. Fi'il mudhari' kita dah belajar berbagi depan huruf akhir dia. Kan? Kita dah belajar kan kata kerja yang sedang berlaku. Kan? Kalau ingat balik yang kita dah belajar, fi'il mudhari' dia berakhir dengan baris hadapan dhammah. Tapi bila ada hayya dia kena matikan. Hayya nadkhul. Asalnya nadkhulu, kita masuk. Jom kita masuk. Jadi dia kena tukar bagi mati. Hayya nadkhul. Hayya nashrab. Jom kita minum. Hayya na'kul. Jom kita makan. Dan sebagainya. Okey. Hayya nadkhul ila baiti. Jom kita masuk ke kelas ke rumah saya, ke rumahku. Ila baiti. Ibrahim lah sebab hasanam. Okeylah, baiklah. Okey, itu dia hasanah. Okey. Jadi ini ada latihan berdasarkan kepada petikan tadi, teks tadi. Nanti cuba jawab ya. Cuba jawab. Di mana yang saya datangkan tadi, dan rasa jawapan pun ada sebenarnya dalam teks tu. Kan? Mana pun dah ada terjemah kat situ kan. Semua dalam bentuk soalan. Ada dua soalannya, dua bentuk tanya. Hal dengan aina. Al-baituka amamal masjidi. Okay, apa jawabnya? Al-baituka kabirun. Apa jawab dia? Hal indaka darrajatun. Hal indaka sayyaratun. Aina baituka. Okey. Boleh ya? Cuba jawab ini nanti ya. Okey. Okey, kita masuk kepada, insyaAllah kita masuk kepada pelajaran yang kedua untuk orang kaji kita. Dan diharapkan dengan dua bab yang kita dah ni tadi, iaitu pertama berkaitan dengan al-faslu, iaitu kelas, dan yang kedua tentang al-bait, itu dapat diulang kaji nanti, dihafal, dan juga cuba untuk latihan buat ayat ringkas. Maksud itu latihan cara nak memahirkan dengan apa yang kita dah belajar. Dah ada belajar tentang haza, hazihi, zalika, tilka. Jadi cuba ayat. Okey, ini pensel. Okey, mana? Itu rumah, itu basikal, ini apa. Jadi latih macam tu. Ya, dari segi penulisan sambil membaca, sambil menyebut. Ya, lama-lama dia akan jadi biasa. Ya. Okay. Kita nak sambung dalam pelajaran berkenaan dengan dalam pelajaran Al-Qawaid, iaitu tentang tata bahasa. Kalau sebelum ni yang kita buat ulang kaji tentang isim, tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il dan huruf-huruf dah tak ada tanda. Huruf mana dia tidak mempunyai tanda, isim tak ada tanda fi'il, maka dia huruf lah. Tanda isim kita dah belajar sebelum ni, yang mana antaranya dia bermula dengan alif lam. Mana-mana kata yang ada alhamdulillahirabbil, maka alhamdulillah itu isim. Ar-Rahmanir-Rahim, maka Ar-Rahman itu isim, Ar-Rahim pun isim. Sebab apa? Ada alif lam. Mana-mana kalimah bila sebutnya al sahaja, maka itu isim, walaupun tak tahu makna lagi.
Itu tanda isim kita dah belajar. Ataupun tanwin akhirnya an, in, un, baitun, kabirun. Apa saja yang berbunyi tanwin, tanwin hadapan un, tanwin atas an, tanwin bawah in, maka itu adalah isim. Kan kita dah belajar. Ada kita dah belajar juga tanda apabila di depan perkataan itu ada huruf jar. Kata sendi ataupun kata hubung, di dalam, di atas, di ala, di atas, fi, di dalam, an, daripada, dah mana-mana huruf jar lah. Maka ada bi, contohnya bismillahirrahmanirrahim, ada bi depan ismi. Maka perkataan yang berada selepas daripada huruf jar kesemuanya adalah isim. Kata kerja fi'il tak boleh berada selepas huruf jar. Isim je. Itu cara kita mengenal isim. Dan satu lagi yang kita boleh kenal itu isim walaupun tak tahu makna, dia berakhir dengan ta marbutah. Sebab kata kerja tidak berakhir dengan ta bulat. Kata kerja dia hanya boleh berakhir dengan huruf ta terbuka, ta buka. Sama ada ta mati, ta ti tu. Ingat balik baru itu saya terangkan. Ta untuk anta, ti untuk anti, tu untuk ana, saya. Akibatkan kata kerja tu ta mati untuk perempuan. Jadi yang ta marbutah, ta bulat isim. Kalau tengok tadi yang kita dah belajar dalam benda yang dalam kelas, dekat dalam rumah kan. Yang berakhir dengan ta marbutah itu perempuan. Kata nama benda yang perempuan. Isim lah, isim yang bersifat perempuan. Jadi salah satu tanda yang kita boleh kenal itu isim ialah dia berakhir dengan ta marbutah. Walaupun tak tahu makna apa lagi, tapi dah nak kenal dia tu sebagai isim ataupun tidak, dengan berakhir ta marbutah itu dah menunjukkan itu adalah isim. Itu tanda pengenalan isim. Ya, okey. Yang kedua fi'il. Fi'il kita dah belajar kat tanda pengenalan kenal fi'il. Ada qad. Di depan kataan tu ada qad. Maka fi'il itu adalah fi'il, dan fi'il itu adalah fi'il, kebanyakan adalah fi'il madi. Qad aflahal sesungguhnya. Qad tu mana sesungguhnya? Telah berjaya orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Laqad ja'akum. Sesungguhnya telah datang. Ja'a, telah datang. Past tense, fi'il madi. Telah datang kepada kamu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasul daripada kalangan kamu. Ja'a, telah datang. Maka perkataan yang berada di depannya ada qad, maka itu adalah fi'il. Ataupun di depannya ada sa. Sayaqulu sufaha, telah akan berkata. Akan. Sa itu bermaksud akan. Atau di depannya ada saufa. Kalla saufa ta'lamu, maka itu adalah fi'il. Perkataan yang berada selepas saufa, itu adalah fi'il. Fi'il mudhari'. Ataupun berakhir dengan ta mati. Ta buka yang baris mati. Kan? Qara'at, mana dia perempuan, dia melibatkan orang perempuan. She telah membaca. Katabat, dia perempuan telah menulis. Darasat, dia perempuan telah belajar dan sebagainya. Tamati. Itu cara asas tanda nak kenal kata kerja. Kata kerja fi'il. Yang tak ada tanda-tanda tu tak ada kaitan dengan tanda isim, tak ada kaitan dengan tanda kata kerja fi'il. Maka itulah namanya huruf, partikel, kata sendi, kata hubung. Sama ada huruf jar ke, yang ada fi di dalam, ila ke, ataupun huruf ataf, wa, dan, summa, kemudian, fa, maka, ataupun lalu, ataupun ada huruf nasab, inna, sesungguhnya, itu huruf. Jadi benda-benda yang perkataan yang kita tak boleh faham hanya dengan menyebut perkataan itu, dia tidak memberikan maksud. Tetapi apabila dia berada menghubungkan antara isim dan fi'il ataupun isim dengan isim, dia boleh menyempurnakan ayat tadi. Maka itu adalah huruf. Itu adalah huruf. Ya, dia tidak memberi maksud yang pada diri sendiri. Kalau kita guna fi di dalam, tiba-tiba kita diam. Orang tak faham apa yang kita nak masukkan. Tapi bila kita gunakan dalam ayat, ana fil fasli, saya di dalam kelas. Menghubungkan ana dengan kelas. Kita jadi faham. Orang dengar pun jadi faham apa yang kita nak sampaikan bila kita guna huruf. Maka itu adalah huruf. Dia tak ada tanda isim seperti mana yang kita tahu tanda-tanda isim, dan dia juga tidak ada tanda-tanda fi'il.
maka itu dinamakan sebagai huruf. Okey. Boleh faham? Takat ni sebelum kita masuk kepada yang ni. InsyaAllah. Okey. Jadi ini yang kita nak ulang kaji tentang babul i'rab. Bab i'rab. Ya, apa makna i'rab? Perubahan baris akhir perkataan. Okey, Puan Zarina boleh baca yang terjemahan je, tak apa. Yang Arab tu tak perlu baca. Baca yang terjemahan terus. Bismillahirrahmanirrahim. I'rab ialah perubahan baris akhir perkataan kerana perbezaan amil-amil yang termasuk di dalam struktur ayat tersebut. Sama ada dilafazkan, yakni tersurat dalam ucapan, atau diandaikan, yakni tersirat. I'rab ialah perubahan baris akhir perkataan kerana faktor amil dalam struktur ayat tersebut. Contoh, ja'a Zaidun artinya saya telah pergi, ra'aitu Zaidan artinya saya telah melihat, marartu Saya telah melihat Zaid. saya telah melihat Zaid, marartu bi Zaidin artinya saya berjalan bersama Zaid. Okey, sambung ni. Sambung lagi. Baris yang sambung yang bawah tu. Kosok yang kedua. Contoh-contoh di atas menunjukkan bahawa perkataan Zaidun berubah-ubah barisnya kerana berubah amil yang menyebabkan perubahan i'rab dalam struktur ayat tersebut. Ayat pertama, perkataan Zaidun di i'rab sebagai marfu' kerana terdapat amil yang menjadikan kedudukannya sebagai fa'il, yakni pelaku perbuatan. Manakala ayat yang kedua, perkataan Zaidan di'irabkan sebagai mansub kerana terdapat amil yang menjadikan kedudukannya sebagai maf'ulun bih, yakni objek atau benda yang berlaku perbuatan kepadanya. Dan ayat yang ketiga, kalimah Zaidin di'irab sebagai majrur kerana amil huruf jar. Tanda i'rab dari segi dinyatakan atau ditakdirkan, tidak nyatakan terbahagi kepada dua, iaitu dinyatakan tanda i'rab, dua diandaikan, yakni tidak dinyatakan. Contoh perkataan yang nyatakan tanda i'rabnya ialah qama Zaidun artinya Zaidun telah berdiri, ja'a Muhammadun artinya Muhammad telah datang, Muhammadun najihun Muhammadun najihun artinya Muhammad berjaya. Lafaz Muhammadun, Zaidun dan najihun jelas tanda i'rabnya di akhir perkataan isim dhammah dan hukum i'rabnya marfu' kerana kedudukannya sebagai fa'il. Sambung lagi Ustaz. Tambah sikit gitu. Dua contoh yang diandaikan i'rabnya ialah qama Musa artinya Musa telah berdiri, al-qadi adilun artinya qadi itu adil. Perkataan Musa dan al-qadi diandaikan tidak dinyatakan tanda i'rabnya kerana isim maksur dan isim mangkus. Okey, syukran. Okey. I'rab. I'rab maksudnya perubahan baris akhir perkataan. Jadi dalam banyak bahasa Arab je yang ada pelajaran i'rab. Percaya Ustaz Dekat? Hanya bahasa Arab saja yang ada pelajaran i'rab. Maksudnya berubah baris akhir, perubahan baris akhir. Bahasa Inggeris tak ada, bahasa Perancis tak ada, bahasa Urdu, bahasa India Hindi, Urdu pun tak ada. Walaupun banyak diserapan bahasa Arab dalam kalimat, dalam bahasa Urdu atau bahasa Hindi sekalipun. Dan Parsi pun tak ada, walaupun ada juga serapan bahasa Arab. Sebab mereka tak berbaris. Bahasa-bahasa mereka tidak berbaris. Bahasa Cina, bahasa pun lagi lah. Menggunakan lain punya belampan bentuk kan. Hanya satu-satu bahasa yang berbaris hanyalah bahasa Arab. Oleh kerana dia menggunakan baris, ada fathah baris atas. Kita namakan, dalam bahasa kita kata baris atas. Sudah duduk ke atas. Kalau kita nak guna bahasa Arab, lebih elok kita kata fathah. Ataupun kasrah. Ataupun dhammah baris depan macam waw tu. Ataupun sukun baris mati. Oleh kerana setiap perkataan bahasa Arab ni dia berbaris. Maka sudah tentu dia akan ada perubahan yang berlaku kepadanya.
mengikut awamil. Itu dia kata awamil. Mengikut faktor-faktor, mengikut penyebab-penyebab yang ada yang berlaku kepada. Sebab tu dalam bahagian i'rab ni ada beberapa keadaan yang menyebabkan isim dia berubah baris akhirnya. Dan apabila ia melibatkan isim, kalau melibatkan isim, okey. Sebab yang melibatkan baris ini sama ada isim ataupun fi'il. Untuk isim dia hanya terlibat dalam 3 keadaan. Pertama dipanggil marfu' tadi. Jadi kalau puan sana baca ingat tu, marfu'. Maknanya isim ini pada mula sebelum jadi apa-apa dia datang dalam keadaan marfu'. Marfu' ni secara mudah kalau kita baca baris bagi depan. Macam yang dia baca tadi kan. Azababun. Babun. Mana babun tu marfu' lah. Sebab secara mudahnya akhirnya tu dengan dhammah dengan baris hadapan. Okey, boleh faham ya? Okey, jelaskan ya. InsyaAllah Ustaz, insyaAllah. Okay, bagi depan. Macam contoh yang dia beri tu, Ja'a Zaidun. Telah datang Zaid. Zaidun, bagi depan. Dalam hukumnya marfu'. Sebab apa dia marfu'? Sebab dia jadi fa'il. Tugasnya, jawatan dia, position dia sebagai pelaku kepada perbuatan datang. Maka oleh kerana dia jadi pelaku ataupun fa'il, maka dihukumkan kedudukannya, penyebabnya dia dalam keadaan marfu'. Tapi dia boleh berubah kepada 2 lagi keadaan yang berbeza. Dia boleh berubah kepada keadaan mansub. Iaitu secara mudahnya mansub ini dikenali salah satunya dengan baris fathah, baris atas. Bila berlaku mansub, contohnya salah satu daripada yang dia boleh bertukar jadi mansub dengan baris atas, bila dia jadi objek, jadi benda yang kena buat. Ra'aitu Zaidan. Zaid kena lihat. Orang ada, saya telah melihat Zaid. Zaid yang kena lihat, kena buat, kena buat perbuatan lihat. Tengok. Maka dia jadi objek dah. Kan? Kalau kita dalam bahasa Melayu tak ada. Saya telah melihat Zaid. Tak nampak pun apa-apa berubah. Duduk kat depan pun tetap baca Zaid, duduk belakang pun tetap Zaid, tak berubah. Sebab bahasa kita tak ada baris. Tapi oleh kerana bahasa Arab ni dia berbaris, maka dalam keadaan dia menjadi objek, maka tak boleh lagi baca Zaidun. Kena baca Zaidan. Maka di sini dia berubah daripada marfu' kepada mansub. Apa faktor dia? Sebabnya dia jadi objek atau dalam bahasa Arab dia jadi apa? Maf'ul bih. Sebab dia jadi itu faktor dia. Okey. Dan yang ketiga, selain daripada tu, dia boleh bertukar juga kepada baris bawah atau kasrah. Bila tu? Apabila di hadapannya ada penyebabnya, faktornya. Apa penyebabnya? Dah ada huruf jar. Contohnya di situ ada bi. Marartu bi Zaidin. Oleh kerana ada huruf jar, huruf ba tu salah satu daripada huruf jar, maka Zaidun tak boleh baca Zaidun lagi. Dia kena baca Zaidin, bi Zaidin. Kena baca dengan baris bawah. Maka ini namakan i'rab, perubahan baris akhir perkataan kerana ada penyebab-penyebab yang berlaku kepadanya. Bermula daripada mula asal dia dengan marfu', kemudian dia boleh bertukar kepada mansub, kemudian dia berubah kepada majrur. Ini 3 keadaan. Untuk isim dia melibatkan 3 keadaan, 3 kondisi ni. 3 situasi ni. Ya. Okey. Itu yang dia beritahu contoh jatuh di atas menunjukkan bahawa Zaidun berubah-ubah baris akhirnya kerana perubahan amil ataupun faktor yang menyebabkan perubahan i'rab tadi. Dan kita nampak baris akhirnya tu. Nampak terang-terang. Kalau katakan bagi depan, kita nampak baca dia Ja'a Zaidun. Ni dia katakan dinyatakan tanda i'rabnya tu. Tanda i'rabnya kita nampak Zaidun. Begitu juga dengan bila dalam keadaan mansub, ra'aitu Zaidan. Nampak tanda mansubnya dengan baris atas. Ataupun dalam keadaan majrur, kita nampak baris bawah. Marartu bi Zaidin, kita nampak. Ni dia katakan tanda i'rab dari segi
dinyatakan ataupun tidak dinyatakan. Jadi kalau yang ni nampak di tanda zahir. Secara zahir nampak tanda dia. Dengan bagi depan yang nampak, bagi atas yang nampak, bagi bawah yang nampak. Tetapi ada setengah isim, yang Ustaz kata tadi. Setengah isim yang keadaannya tak nampak. Kalau macam yang Zaidun, Muhammadun, kalau tengok ke bawah tu kan contoh perkataan yang nampak. Dia punya tanda baris. Zaidun, Muhammadun, Najihun, itu nampak dia punya baris akhir. Sama ada bagi depan ataupun bila bertukar kepada bagi atas pun nampak. Dia akan jadi Zaidan, Muhammadan, Najihan, contohnya bila dalam keadaan berlaku perubahan tadi. Ataupun bagi bawah pun sama, dia akan boleh bertukar. Bila ada contohnya ada huruf jar, marartu bi Zaidin, marartu bi Muhammadin, dia akan bertukar kepada baris. Nampak. Okey, tetapi ada isim yang walaupun dia berada pada kedudukan marfu', dia berada menjadi, contoh dia pada kedudukan marfu' menjadi pelaku, menjadi fa'il kepada perbuatan, ja'a contoh. Tetapi dia kata nama yang tak bertanwin, macam Zaidun. Contohnya bawah tu, kalau tengok kat bawah tu, qama Musa. Tadi Ustaz cakap berkenaan dengan kata nama yang berakhir dengan alif kat belakang. Musa telah bangun. Kalau ikutnya, bila Musa telah bangun, maka Musa itu menjadi fa'il, menjadi pelaku. Bila pelaku, asalnya setiap fa'il mesti marfu' dengan bagi depan, macam Zaidun. Tetapi oleh kerana Musa adalah merupakan isim yang isim yang dia tidak berubah secara zahir. Dia berubah secara batin. Dia berubah tapi kat dalam je. Kat luar tak berubah. Itu yang dikatakan perubahan yang tidak dinyatakan ataupun dipanggil diandaikan. Dalam bahasa Arab dipanggil takdiran. Secara takdir. Takdir itu bukan takdir qada-qada, tak. Takdir maknanya diandaikan. Kerana tak nampak perubahan. Sebab apa? Dia dalam keadaan marfu' pun baca Musa. Contoh saya baca kat. Qama Musa. Musa telah bangun. Itu dah keadaan marfu' baca Musa juga. Kalau katakan saya telah melihat Musa, ra'aitu Musa, Musa juga. Tak nampak perubahan bagi atas yang macam yang Zaidun jadi Zaidan, tetap Musa. Ataupun bila kita ada huruf jar, saya berjalan bersama Musa, marartu bi Musa, tetap baca Musa, bukan jadi Musi, dia tak berubah. Sebab apa? Perubahannya tidak berlaku secara luaran, dia diandaikan berubah secara andaian. Secara andaian. Mana secara luar, zahir dia tak berubah. Tetapi secara takdir ataupun andaian dia telah berubah mengikut hukum tadi. Sama ada marfu', mansub ataupun majrur. Okey? Dia faham setakat ni? Sebab apa? Dia tak berubah. Sebab tu dia tulis kat bawah tu. Contoh Musa ataupun Al-Qadi. Tadi Musa dengan alif. Al-Qadi dengan huruf ya. Mana kalau kita guna dalam keadaan marfu' jadi pelaku pun tetap ja'al qadi, telah datang qadi itu. Ra'aitul qadiya, saya telah melihat qadi itu. Marartu bil qadi, saya telah berjalan dengan qadi itu. Dia tetap dalam keadaan yang sama. Sebab dia termasuk dalam dia panggil isim maksur, yang Musa tu namanya isim maksur. Yang qadi tu namanya isim mangkus. Macam mana nak tahu isim maksur dengan mangkus senang je. Kalau yang berakhir dengan a itu namanya maksur. Contoh Musa, Isa, apa lagi? Salma, Malaysia, Indonesia. Itu semua bagi a tu namanya isim maksur. Isim yang maksur namanya. Kata namanya maksur. Kalau yang berakhir dengan ya, contohnya Al-Qadi, Al-Wali, wali-wali kan? Al-Wali. Apa lagi? Yang berakhir dengan, asalkan berakhir dengan huruf ya, itu namanya isim mangkus. Itu dalam bahagian lain lah. Itu nama je. Ya, bahagian dia. Okey. Dijelaskan ya. Okey, kita sambung ini. Okey.
contoh i'rab. Okay, tak apa. Contoh i'rab. Sekejap, Okey. Contoh i'rab ni dia melibatkan kita nak menghuraikan dari segi pengenalan bagi kata setiap perkataan yang ada dalam ayat tu. Dia siapa? Sebab kita tahu kan, kita dah belajar dalam bahagian kalam ada 3. Pembentukan kata-kata kita ni ada 3. Bila kita bercakap dia mesti sama ada kita kata dia isim, dia kata nama, atau dia fi'il, kata kerja, ataupun dia huruf, kata sendi. Jadi bila i'rab ni kita nak menghuraikan perubahan baris yang berlaku kepadanya daripada segi pengenalan diri dia, nak kenalkan dia ni siapa, apa, fi'il ke, kalau fi'il apa, past tense ke, present tense ke apa, fi'il madhi ke, mudhari' ke apa. Kalau dia isim apa, bagaimana kedudukan dia, dia jadi apa, jadi pelaku ke, jadi objek ke, dia jadi apa. Itu yang kita panggil dalam pelajaran tentang i'rab. Okey. Boleh faham ya sebelum Ustaz masuk kepada ni? InsyaAllah Ustaz. Okey. Contoh ayat. Dengar betul-betul ya. Qama Zaidun. Di sini ada 2 perkataan. Pertama, qama, telah bangun, telah berdiri ataupun telah bangun. Bila sebut qama ni, yang antum semua nampak boleh faham, qama ni isim ke fi'il ke huruf? Fi'il. Okey, fi'il kita dah belajar sebelum ni ada 3. Fi'il madhi, past tense, fi'il mudhari', present tense, sedang, akan, dan fi'il amar, perintah. Agak-agak ni fi'il apa? Qama. Fi'il madhi. Jadi itulah i'rab kita nak jelaskan fi'il madhi berbaris tetap dengan baris atas. Kan kita baca baris atas tu. Qama. Sebab fi'il madhi bila koma dia takkan jadi qomi, dia takkan jadi qomu kalau nak kata koma untuk dia, untuk ataupun untuk orang lelaki. Kataba menulis, qara'a baca. Sebab tu dia kata fi'il madhi bila kita nak i'rab ni apa? Fi'il madhi berbaris tetap. Yang ni fi'il madhi memang dia tak berubah. Fi'il madhi adalah fi'il yang tidak berlaku perubahan baris akhir je. Sebab tu bila kita nak ceritakan dia, kita kata apa, siapa dia ni? Qama ni apa? Fi'il madhi berbaris tetap. Tak berubah. Dengan baris apa? Dengan baris atas. Qama. Manakala Zaidun, siapa Zaidun ni? Kalau tengok Zaidun ni, nak kenal dia isim ke, fi'il ke huruf? Isim. Macam mana boleh kena isim tu? Ini tanda kita kena isim. Macam mana boleh kena isim? Contohlah, tak tahulah Zaidnya apa. Tapi, apa tanda penalah dia? Alamat dia, tanda. Baris depan. Huruf akhirnya dengan baris hadapan. Tanwin. Bukan baris depan dengan tanwin. Bukan baris depan. Dengan tanwin. Dia tanwin. Zaidun. Dia tak kisah bagi atas pun. Zaidan pun isim juga sebab apa? Tanwin. Zaidin pun isim juga sebab tanwin. Ya, tanwin. Sebab dia berakhir dengan tanwin. Di mana isim. Okey. Kita tahu tadi isim, tapi bila di depan itu fi'il, dari segi qawaidnya yang berada selepas fi'il dinamakan dalam bahasa Arab sebagai fa'il, atau dalam bahasa Melayu kita panggil pelaku. Sebab tu kena terangkan, kena cerita Zaid ni apa. Jadi Zaid ni apa? Fa'il, pelaku. Apa kedudukan dia? Marfu'. Namanya hukum marfu'. Apa tanda marfu'nya? Dengan baris depan yang jelas. Marfu' dengan baris depan yang jelas. Nampak tu? Zaidun. Di hujung Zaidun tu nampak baris depan. Fa'il marfu'. Tanda rafu'nya baris depan yang jelas di hujungnya. Kenapa dia guna baris depan untuk Zaidun? Kerana dia isim yang mufrad. Apa itu isim yang mufrad? Isim yang satu, tunggal. Isim yang satu. Dia bukan dua, bukan jamak, bukan ramai, bukan plural. Sebab tu dia pakai baris hadapan. Itu kita mengi'rabkan dia. Maksudnya kita
menceritakan tentang perkataan yang di dalam ayat. Jadi mana-mana isim yang berada selepas fi'il, kerjanya ialah, tugasnya, positionnya ialah fa'il marfu'. Dan apabila dia isim yang nampak bagi akhirnya, selain daripada isim yang tadi yang tak berubah macam tadi Musa dengan Qadi itu, maka bila kita nak kata dia marfu' dengan apa? Marfu' dengan baris depan yang jelas di hujungnya. Macam ni. Ya. Apa saja. Muhammadun, sama je kita nak i'rabkan dia. Qama Muhammadun, sama juga dah. Muhammadun juga menjadi fa'il marfu' kedudukannya dengan baris depan yang jelas di hujungnya kerana dia isim yang satu, isim yang mufrad. Okey? Jelas ya? Ayat yang kedua, Muhammadun najihun. Jadi, Puan Fazilah, dalam ayat Muhammadun najih, kalau kita tengok Muhammadun ni, isim ke fi'il ke huruf? Isim. Okey, contohlah tak tahulah Muhammad ni apa Muhammad ni. Macam mana boleh kenal tu isim? Sebab apa? Bertanwin, ya, sebab akhirnya dengan tanwin, kan, itu salah satu tanda dia. Dan dia juga merupakan nama orang, Muhammad. Tapi tanda yang paling penting sebelum nak tahu dia nama orang ni adalah berakhir dengan tanwin, maka itu adalah isim. Okey, Muhammad, di sini nama orang, nama Hafs. Muhammadun, mana-mana isim yang berada di awal dipanggil mubtada'. Mubtada' ni apa? Kalau dalam bahasa Melayu kita panggil subjek. Subjek, pembuka cerita. Kita kalau bahasa Melayu panggil subjek predikat kan? Subjek pembuka cerita, predikat cerita dia. Kan? Muhammad mubtada', itu tugas dia sebagai subjek. Kedudukan subjek ni sama macam fa'il, sama macam pelaku, mesti marfu'. Dia tak boleh pakai hukum lain, dia mesti marfu'. Marfu'nya dengan baris apa ni? Oh, nampak baris depan. Muhammadun, maka dia marfu' dengan baris depan yang jelas juga di hujungnya. Kenapa? Sama macam tadi juga sebabnya kerana dia isim yang mufrad, kerana dia isim yang satu. Sebab tu dia pakai baris hadapan yang jelas di hujungnya. Muhammadun jadi mubtada' ataupun jadi subjek. Okey. Najihun. Selepas subjek ataupun mubtada' yang berada selepas mubtada' dipanggil khabarun ataupun khabar. Kalau dalam bahasa Arab, bahasa Melayu kita panggil predikat. Najihun. Jadi setiap mubtada', setiap khabar, subjek dan predikat mesti setiap mubtada' mesti isim. Tapi khabar tidak semesti isim. Dia boleh jadi fi'il juga, jadi khabar, menjadi predikat, menjadi cerita. Tetapi dalam perkataan najihun, dia adalah isim. Macam mana kita kenal itu najihun isim, Puan Safra? Macam mana najihun boleh kenal itu isim? Sebab akhirnya dengan berbaris tanwin. Jadi kita kenal itu isim. Sebab predikat ni dia boleh jadi fi'il, dia boleh jadi isim. Kan? Itu kedudukan predikat ataupun khabar. Tapi di sini khabar ni isim. Dan kita nampak. Jadi bila kita nak i'rabkan najihun, apa kita nak i'rabkan dia? Apa yang kita nak huraikan tentang najihun? Khabar yang marfu'. Khabar pun sama juga. Tugasnya mesti marfu' juga. Khabar ataupun predikat ni mesti marfu' dengan baris depan. Nampak najihun. Baris depan yang jelas di hujungnya kerana dia juga isim yang mufrad ataupun isim yang satu. Ya, sama macam tadi fa'il. Jadi selain daripada fa'il yang hukum marfu', mana di sini kita dah belajar 3. Isim yang kedudukannya marfu' yang kita dah belajar ada 3. Yang pertama, bila dia jadi fa'il ataupun menjadi pelaku kepada perbuatan. Fa'il, mesti marfu'. Yang kedua, yang marfu' apabila dia berada pada tempat subjek ataupun dalam bahasa Arab dipanggil mubtada'. Mubtada' mesti marfu'.
dengan di sini mubtada marfu' dengan baris depan. Yang ketiga, yang menggunakan ataupun menggunakan hukum marfu' juga ialah khabar ataupun predikat dalam bahasa Melayu. Khabar mesti juga marfu', dan marfu'nya di sini ialah dengan baris depan sebab dia kata yang apa nama tu, yang boleh berubah baris akhir dia. Di sini dia menggunakan baris depan kerana dia juga merupakan isim yang mufrad. Isim yang satu. Okey, ini untuk isim yang nampak dia punya baris belakang itu. Contoh yang ketiga untuk isim yang tadi. Isim yang maksur dengan yang mangkus, yang tak nampak baris depan dia. Walaupun dia menggunakan hukum yang sama sebagai fa'il ataupun mubtada' khabar. Contohnya apa tu? Qama Musa. Qama tu sudah fi'il madi. Sama macam tadi kan. Fi'il madi berbaris tetap dengan baris atas. Tetapi Musa ini dia macam mana kita kenal itu isim? Di sini. Sebab dia nama khas, nama orang. Musa. Okey. Tetapi kita tak nampak dia dalam keadaan yang menggunakan baris depan. Sebab dia termasuk dalam isim yang maksur. Sebab tu bila kita nak i'rabkan ataupun nak huraikan Musa ni, tugasnya tetap sama. Apa tugasnya tu? Fa'il marfu', fa'il dan kedudukan marfu', dan tanda rafu'nya baris hadapan yang diandaikan. Apa maksud baris depan hadapan yang diandaikan? Baris hadapan yang kita tak nampak di luarnya tetapi berubah secara dalaman ataupun andaian. Maknanya umpama sebenarnya dia musuh tapi tak boleh tulis, tak boleh baca macam tu. Dia kena baca dengan seperti mana asal. Musa. Secara andaian sebenarnya dia adalah musuh dengan baris depan. Andaian, tapi di luarnya tidak macam tu. Itu yang dikatakan tanda rafa'nya baris depan yang diandaikan dan digantikan dengan huruf alif. Dengan huruf alif Musa. Sebab apa kena pakai macam tu? Sebab dia isim yang maksud, isim yang ada alif di belakang. Isim maksud ni maksudnya isim yang berakhir dengan alif. Itulah sebabnya. Jadi dalam keadaan dia jadi fa'il pun baca qama Musa, ataupun Musa ni berada jadi sebagai mubtada. Contoh kita ambil yang macam tadi itulah, Najihun tu. Tukar nama. Musa Najihun. Musa berjaya. Tetap baca Musa. Dia sebagai subjek, sebagai mubtada, sebagai pembuka cerita. Hukum tetap sama. Dia juga adalah mubtada marfu' tapi dengan baris depan yang diandaikan dengan huruf alif kerana dia isim yang maksur. Okey? Kalau dia pada kedudukan khabar pun sama juga. Dia akan jadi khabar yang marfu', tanda rafa'nya baris depan yang diandaikan dengan huruf alif kerana dia adalah isim yang maksur. Okey? Ini untuk yang Musa. Manakala yang terakhir kat situ, bawah itu ialah Al-Qadi Adilun. Qadi itu adalah adil. Seorang yang adil. Jadi sini Al-Qadi, dia duduk di tempat apa? Tempat ataupun kedudukan subjek ataupun mubtada. Yang mana asal mubtada mesti marfu' dengan baris depan. Nampak macam Zaidun, macam Muhammadun. Tetapi Al-Qadi di sini tak nampak. Jadi bagaimana kita nak i'rabkan dia? Kita kata mubtada marfu' dengan baris depan yang diandaikan dengan huruf ya. Ya, Al-Qadi. Kerana apa? Sebab dia isim mangkus. Sebab dia isim yang namanya isim mangkus. Isim mangkus ni apa? Isim yang berakhir dengan huruf ya. Jadi mana-mana isim yang berakhir dengan huruf ya, itu namanya isim mangkus. Jadi bila kita nak i'rab dia, kalau di sini dia jadi mubtada subjek marfu' dengan baris depan yang diandaikan dengan huruf ya. Kenapa? Kerana dia isim mangkus. Okey, jelas setakat ni? Jelas tak? Okey. Adilun macam tadi juga, yang berada selepas mubtada namanya khabar. Yang ni nampak bagi depan tu. Jadi kita macam mana kita nak i'rab dia, nak huraikan dia? Khabar marfu' dengan baris depan yang jelas
di hujungnya kerana dia isim mufrad. Okey? Jadi untuk yang ni nanti macam mana nak soalannya? Soalannya mudah je. Ustaz nak bezakan yang mana isim yang nampak dia punya marfu' dengan akhirnya, yang mana yang tak nampak, yang diandaikan kedudukannya. Maknanya ada yang marfu' dengan bagi depan yang nampak, yang mana yang marfu' dengan bagi depan yang tidak nampak, tapi digantikan sama ada dengan alif ataupun dengan ya. Itu dia, ya. Okey. Okey, yang terakhir sikit lagi. Ni cara kesimpulan dalam bentuk jadual ataupun gambar rajah yang mungkin lebih memudahkan cara nak mengi'rabkan secara lebih mudah. Cuba tengok contoh ya. Zaidun qa'imun. Zaid qa'imun, berdiri. Okey. Sekarang Ustaz panggil Puan Safra lah. Okey, Puan Safra baca mula daripada Zaid, mana kanan ke kiri. Macam tu, okey? Okey. Kejap. Baik Ustaz, kejap ya. Daripada kanan ke kiri je. Okay. Sebab tengok dekat ni tulisan dia kecil. Saya kena... Kejap Ustaz. Kejap Okey. Pada Zaid ke kanan. Okey. Zaid, okey, apa dia punya... Apa tugas itu Zaid? Muka surat 16 yang Ustaz. Ya, buat 18 ni. Yang Ustaz share ni. Muka surat 18 sekarang ni. Yang mana? Dalam kotak. Wa'aqsamuhu arba'atu tu. Betul tak Ustaz? Bukan. Itu bawah tu atas dia. Itu 19. Itu bawah ni atas ni. Atas dia. Okey. Kalimah Zaid nama. Betul? Yang atas. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Nama kalimah Qa'imun, khabar, predikat. Kalimah Zaidun, mubtada, subjek. Okey, kemudian? Hukum i'rab, kalimah adalah marfu'. Qa'imun adalah marfu'. Zaidun adalah marfu'. Tanda untuk Qa'imun adalah dammah. Tanda untuk Zaidun, dammah. Sebab tanda Qa'imun adalah isim mufrad, manakala Zaidun adalah isim mufrad juga. Penjelasan Zaidun, kalimah Zaidun, kedudukan dalam ayat namanya ialah mubtada. Hukum i'rabnya ialah marfu' dan marfu' dengan tanda dhammah kerana ia isim mufrad. Qa'imun, kalimah Qa'imun, kedudukan dalam ayat namanya ialah khabar, hukum i'rabnya ialah marfu' dan marfu' dengan tanda dhammah kerana ia isim mufrad. Okey, syukran. Sampai dulu. Okey, Ustaz nak tanya, Ustaz, untuk kedua ni dia samalah kan Ustaz, betul tak? Antara predikat dengan subjek ni, antara khabar dengan mubtada ni samalah, betul tak? Dia sama dari segi hukum dia. Dari segi hukum. Baik. Saya confused dekat sini lah sebab nampak sama. Dia sama dari segi hukum tapi tak sama dari segi tugas dia tak sama. Subjek kata macam sama je kan? Subjek yang duduk depan, predikat yang duduk depan. Tugasnya tak sama tapi maksud je ni, tugas tak sama tapi department sama. Faham. Jadi ni pengurus, yang ni timbalan pengurus tapi kerja di departmen yang sama, Kementerian Keuangan sama, bahagian ekonomi pun sama, duduk dalam satu pejabat seorang-seorang pun sama. Itu maksud dia. Faham ya? Tapi seorang ketua pengarah, seorang timbalan pengarah. Macam itulah lebih kurang mudahnya. Cara bahasa lebih mudah. Okey. Jadi Zaid ni sebagai duduk depan, subjek. Qa'imun selepasnya predikat ataupun khabar, mubtada khabar. Berbeza daripada segi tugasan tetapi sama daripada segi kedudukan dia, hukum dia. Zaid hukumnya apa? Marfu'. Qa'imun
khabar pun marfu', mubtada' pun marfu', khabar pun marfu'. Apa baris Zaidun? Baris depan, tamma. Apa baris qaimun? Tamma juga. Maknanya mubtada' pun tamma, khabar pun tamma. Okey. Kenapa kedua-dua ni pakai damah? Sebab apa? Sebab Zaid pun isim yang satu, tunggal, singular. Qaimun pun isim yang mufrad, singular juga. Okey. Jelas ya? Jelas tak, insyaAllah. Jadi saya katakan, mana-mana isim yang mana-mana, apa saja isim yang berada di depan, semua dipanggil mubtada'. Apa tak kisahlah, lelaki ke perempuan ke apa ke, seorang ke dua ke ramai ke, asalkan dia isim je. Kata nama je. Maka kita maka tugasnya yang berada di awal dipanggil mubtada' ataupun subjek. Dan yang menyusul selepasnya, yang berada afternya, selepas itu, terus jadi khabar. Yang berada selepas adalah khabar. Dan macam mana kita nak cam yang satu mubtada' dan satu khabar? Contoh. Mubtada' mesti dalam bentuk yang kata nama khas. Nama orang, nama negara, nama negeri, nama khas. Atau kalau dia bukan nama khas, dia bermula dengan alif lam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Maka alhamdu pun mubtada' sebab dia bermula dengan alif lam. Dia bukan kata nama khas. Tapi bila dia ada alif lam, dia jadi khas. Maka dia mubtada'. Dan perkataan yang selepasnya itu, yang jadi khabar, dia tak boleh ada alif lam. Itu syarat dia. Mubtada' syarat dia mesti khas. Sama ada dia nama khas, nama khusus, nama orang, nama tempat, nama apa, ataupun dia ada tak alif lam. Untuk menjadikan dia khas. Khabar pula dia tak boleh pakai alif lam. Qaimun tadi, tengok. Mana ada alif lam? Qaimun, najihun, berjaya. Tak ada alif lam. Itu ciri-ciri khabar. Dia dalam isim dan yang dia tidak menggunakan alif lam. Dari segi hukum dia sama, marfu'. Dari segi baris depan di sini sebab dia isim yang zahir, nampak dhammah baris depan. Dan sebab apa? Sebab kedua-duanya dalam keadaan yang mufrad, isim yang satu. Okey, contoh yang kedua di bawah tu, Puan Fazilah boleh sambung. Contoh yang kedua tu ja'al muallimu pula. Ja'al contoh dulu. Ja'al muallimu. Okey. Artinya guru itu telah datang. Okey. Nama baca ja'a dulu. Ja'a tu apa? Ja'a tu kalimah dia ja'a. Fi'il madi. Fi'il madi. Okey. Kemudian al-muallimu jadi apa? Muallimu tu sama juga, dia fi'il. Ada fi'il. Fa'il. Tak sama tu fi'il. Ni fa'il isim. Fa'il maknanya apa? Pelaku. Pelaku kepada perbuatan. Ja'a telah datang. Tu verb, tu kata kerja. Siapa yang datang? Muallim, cikgu tu yang datang. Mana cikgu tu jadi apa? Jadi pelaku. Dalam bahasa Arab dipanggil fa'il. Itu kena ingat. Fa'il mana apa? Orang yang melakukan sesuatu perbuatan dipanggil fa'il. Kalau fi'il, perbuatan atau kata kerja. Tak sama lah. Dari segi dua tu tak sama. Satu fi'il, satu fa'il. Okay. Manakala dari segi hukum i'rab pula. Okey. Hukum i'rab untuk fi'il madi. Untuk fi'il madi ialah mabni. Mabni maknanya apa? Tetap, dia tak berubah. Mana ja'a ni duduk kat mana-mana pun dia tetap ja'a. Ja'a dia takkan jadi ja'i, dia takkan jadi ja'u. Dia mabni. Maknanya dia konsisten barisnya, tidak akan berlaku perubahan. Okey. Tetapi al-muallim apa hukum dia? Marfu'. Marfu'. Di sini dia jadi marfu' sebab dia jadi fa'il. Muallimu. Hukumnya marfu'. Jadi fa'il maka dia marfu'. Macam juga jadi mubtada' maka marfu'. Kalau jadi khabar pun marfu'. Tetapi bila dia berubah, contohnya ra'aitul muallima. Saya telah melihat cikgu itu. Jadi bagi atas. Dah bukan marfu' lagi. Dah jadi mansub.
atau marartu bil muallimi, saya berjalan dengan cikgu itu. Dah tukar jadi bagi bawah, jadi majrur. Jadi sebab tu isim ni dia bukan mabni, dia isim yang boleh berubah. Dari asalnya marfu' boleh pergi kepada mansub, boleh pergi kepada majrur. Tapi dalam ayat ini muallim tugasan hukumnya sebagai dalam keadaan marfu'. Okey. Apa tanda bagi kedua-dua? Fi'il apa tanda dia? Tanda untuk ja'a ialah fathah baris atas. Baris atas, nampak ja'a, qara'a, darasa dan sebagainya. Nampak baris atas, jelas. Okey, manakala muallim pula? Muallim ialah dhammah. Nampak bagi depan di akhirnya. Al-muallim. Bagi depan tu nampak jelas. Okay, sebab tanda. Sebab tanda bagi ja'a ialah tidak bersambung dengan suatu huruf yang lain. Jadi ja'a ni dia jelas bagi atas ja'a sebab dia tak bersambung dengan huruf yang lain. Nampak jelas ja'a. Tapi kalau dia dah bersambung dengan huruf yang lain, contoh dia bersambung, contoh ni ja'a ni dia. Kalau awak yang telah datang, jita. Ni yang itu sebab bagi tugasan itu salah tu. Dia jadi lain, dia tak baca ja'a lagi, dia tukar bagi bawah dah. Jadi jita. Sebab apa dia bersambung? Awak telah datang. Tak boleh baca ja'. Dia tak boleh baca ja'a. Dia kena baca. Jadi jita, awak lelaki telah datang. Jiti, awak perempuan telah datang. Jitu, saya telah datang. Sebab apa? Sebab dia dah bersambung dengan huruf yang lain. Selagi mana dia tak bersambung dengan huruf yang lain, dia datang macam ni. Ja'a, telah datang. Qara'a, telah membaca. Darasa, telah belajar. Zahaba, telah pergi. Maka dia kekal mabni dengan baris fathah, baris atas. Kalau dah bersambung dengan anta, dengan anti, dengan ana, dengan nahnu, dengan maka sebab dia akan jadi berubah. Baris fathah tu dah jadi lain. Dah bertukar. Itulah keadaan dia. Okey. Boleh faham ni? InsyaAllah Ustaz. Okey. Manakala mu'allim tu pula, apa sebab dia pakai dhammah? Sebab apa? Isim mufrad. Sebab isim mufrad. Sebab dia singular. Satu. Singular. Okey. Itulah dia dalam bahagian i'rab ni kena dalam 4 bahagian kena ingat. Untuk ujian ni. Mana nak tentukan pertama apa jenis dia? Kalimah ni mubtada ke, khabar ke, fi'il ke, fa'il ke apa? Yang pertama. Yang kedua hukum dia. Kedudukannya. Marfu' ke, mansub ke, majrur ke. Kalau isim. Kalau fi'il mabni. Contoh fi'il madi tu mabni contohnya kan. Okey. Kemudian tanda, apa tanda akhir dia? Apa hujung dia? Kalau isim dah dhammah. Kan? Sama ada dia jadi fa'il untuk isim yang zahir yang nampak bagi depannya. Dhammah yang nampak. Jadi fa'il ke, jadi mubtada ke, jadi khabar, nampak dhammah dia. Tapi kalau fi'il madi macam tu, balik akhir dengan balik atas, fathah. Kalau isim yang maksud tadi, balik dhammahnya dengan yang ditakdirkan. Atau yang diandaikan dengan huruf alif. Kalau isimnya huruf ya, al-qadi tadi, balik dhammah yang ditakdirkan dengan huruf ya. Sebabnya, jadi kena tengok dah. Macam ni sebab dia isim mufrad, isim yang satu. Kan? Kalau fi'il, sebab dia tak bersambung dengan huruf yang lain. Kalau isim yang tadi, Musa. Sebab apa? Sebab dia isim maksur. Kalau al-qadi, al-wali, sebab dia isim mangkus. Itulah dia. Dari segi kronologi dia, pembahagian dia. Bila kita nak menceritakan ataupun mengi'rabkan sesuatu ayat seperti contoh yang kita dah belajar hari ini. Okey, setakat ni semua faham? Okey. Jadi di bawah itu adalah merupakan kesimpulan daripada pembahagian hukum i'rab. Jadi bahagian i'rab sebenarnya dia ada 4 hukum. Yang pertama dia panggil rafa'. Yang kita kata marfu' dia rafa'. Kan? Jadi rafa', keadaan rafa' ni tadi melibatkan dia jadi fa'il, jadi pelaku, atau menjadi mubtada jadi subjek, ataupun dia jadi khabar jadi predikat, maka kedudukannya marfu'. Kalau itu isim, kalau fi'il macam fi'il mudhari', yaqra'u, yajlisu, itu fi'il mudhari' dia rafa'. Ini isim. Ya,
rafa' untuk isim dan untuk fi'il. Manakala yang kedua nasab berbaris atas. Yang nasab ni hukumnya contoh tadi isim yang di depannya dia jadi contohnya isim dia jadi maf'ul bih, jadi objek. Maka dia berada dalam keadaan nasab. Kan, keadaan nasab. Berbaris atas. Seperti juga dengan fi'il madi juga dalam keadaan yang menggunakan baris atas nasab. Yang ketiga khafat ataupun jar. Khafat tu sama macam jar. Isim yang bertukar kepada baris bawah bila di hadapannya ada huruf jar, kata sendi ataupun kata hubung, dia bertukar. Jadi untuk isim tu kita gunakan 3 tu. Rafa', nasab dan khafat ataupun jar. Isim. Manakala fi'il hanya melibatkan 3. Yang keempat tu jazam untuk fi'il. Hukum i'rab yang berkaitan dengan fi'il hanya 3. Yang pertama rafa', fi'il mudhari' rafa'. Yang kedua nasab, fi'il mudhari' yang di depannya ada huruf nasab menyebabkan dia jadi nasab. Kan? Yang ketiga jazam, baris mati. Fi'il mudhari' yang depan ada huruf jazam, mana huruf yang menyebabkan dia bertukar kepada baris mati. Jazam. Kalau fi'il madi dia mabni, dia tak berubah. Dia mabni dengan baris atas. Dia kekal dengan baris atas selagi mana dia tidak bersambung dengan mana-mana huruf yang lain. Jadi secara kesimpulan tu, ya, isim melibatkan 3 hukum, rafa', nasab dan jar ataupun khafat. Manakala fi'il melibatkan rafa', nasab dan juga jazam. Rafa' ni secara mudahnya bagi depan, nasab baris atas, jazam baris mati. Jadi fi'il tak ada jar, tak ada khafat. Isim dia tak ada jazam. Jadi masing-masing ada 3 hukum. 3 hukum. Okey. Itulah dia untuk murajaah atau mengulang kaji kita pada malam ini untuk bahagian qawaid al-arabiyah. Okey. Setakat ni ada apa persoalan, nak tanya apa-apa sebelum kita bersurai? Ustaz, yang i'rab semua ni lah, yang marfu semua ni masuklah dalam exam. Masuk ke? Nak kena hafal. Maksudnya faham. Kena faham. Contoh kat buat macam contoh Zaidun, okey, qaimun. Okey, i'rabkan Zaidun qaimun. Jadi nak buat macam ni pun boleh, atau kamu nak buat macam yang macam mana tadi tu, yang ke atas dia pun boleh. Contoh dia ni kan. Macam Muhammadun Najih tu. Zaidun mubtada marfu' dengan baris depan yang jelas di hujungnya kerana isim mufrad. Jadi najihun khabar marfu' dengan baris depan yang jelas di hujung kerana isim mufrad. Ataupun mungkin Ustaz bagi soalan yang macam ni, jadi isikan macam ni lah untuk tentukan Zaid ni apa kerja dia, mubtada. Qaimun tak apa kerja dia, khabar. Apa hukum dia, kedudukan dia, marfu', Zaid pun marfu', qaimun marfu'. Apa tanda dia marfu' dengan baris apa? Baris depan, dhammah. Sebab apa kedua-duanya pakai dhammah? Sebab kedua-duanya adalah isim mufrad. Macam tu. Okey. Boleh ya? Tak apa. Jadi kalau tak faham, boleh tanya lagi. Okey. Kemudian tentang bahagian. Ada berapakah bahagian i'rab? Ada 4. Tulis. Rafa', nasab, khafat ataupun jar dan jazam. Isim ada berapa? Apa hukum i'rab isim? Ada 3 je. Rafa', nasab, khafat ataupun jar. Fi'il pula ada berapa? Ada 3 juga. Rafa', nasab dan jazam. Macam tu. Ya. Kalau bahagian yang contoh yang kita belajar tentang tanda isim tu, rujuk balik dalam nota tanda-tanda yang kita belajar sebelum ni kan. Tanda isim ada berapa contoh ni, berserta dengan contoh. Kan? Tapi bukan semua soalan kena tulis panjang-panjang, tak. Mungkin isi tempat kosong ataupun jawapan pilihan A, B, C, D kan. Pilih jawapan yang betul kan. Macam tu lah. Jadi insyaAllah tak adalah soalan tu macam kena fikir banyak-banyak, semua kena tulis. Kena jawab sendiri kan. InsyaAllah. Soalan yang boleh, maknanya ada jawapan pilihan ataupun ada yang boleh diisikan di tempat kosong macam tu. Ya, insyaAllah. Okey, jelas ya?
Cuma nanti kalau ada nak tanya apa-apa lagi, insyaAllah jangan segan silu ya. Tapi kalau yang untuk muhadasan ni memang kena hafal lah. Mungkin tanya, okey, Mik kena satu apa dia kan. Ataupun tulis 5 benda yang ada dalam kelas. Kena fikirkan tulis. Dalam kelas, pen, buku sebagainya kan. Itu kena tulis sendiri lah kan, contoh kan. 5 yang ada dalam rumah contohnya kan. Itu. Mana selain daripada yang soalan yang dah ada jawapan cuma pilih je, ada juga soalan yang kena tulis, kena fikir dan tulis. Subjektif lah masa cerita kan, macam tu. Okey. Dan juga ada soalan-soal jawab lah yang kita jawab ni, soalan apa nama tu? Perbualan ni kan ada soal jawab tu. Yang tadi tu ada dia punya soalan tu dengan jawapan dia. Ya. Okey. So kita confirm insya-Allah kelas kita untuk yang minggu lepas al-mutala'ah wal fahmu, soal kefahaman kita akan buat pada hari Rabu ini bermula jam 9 malam. Boleh insya-Allah? InsyaAllah. Okey. Boleh insya-Allah. Alhamdulillah. So dia harap-harap pelajar-pelajar lain pun dapat lah. Untuk kelas kita akhir kita sebelum kita buat ujian pada minggu depan ni. Mudah-mudahan yang ikut tadi macam ada orang nak masuk tapi tiba hilang. Tak tahu mungkin line tak okey ke macam tak tahu. So mudah-mudahan Allah SWT mempermudahkan segala urusan kita dan Allah SWT memberikan kelapangan untuk dapat lagi meneruskan lagi dalam pembelajaran bahasa Arab. Jazakumullah khairal jazak. Syukran lakum wa ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran ya Ustaz.